Sihat minda, sihat jiwa, jaga badan, naikkan ragang. Setiap hari level up, kita kuat. Selamat datang Ilfihat. Let's start. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada semua pendengar yang berada di Johor Bahru. Jadi kita bawakan satu podcast bersama dengan unit kawalan penyakit bawaan vektor di Johor Bahru untuk kita kupas dan kita huraikan berkenaan dengan kawalan penyakit denggi lah di lapangan. Jadi yang berada di kanan saya Dr. Akasha bin Abdullah selaku Ketua Unit Vektor Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru. Apa khabar Dr. Akasha? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Akasha kerana meluangkan masa bersama dengan kita pada hari ini. Dan yang berada di hujung sekali kanan, Encik Muallim selaku penyelia MODC ataupun Mobile Operation Dengue Control Center di Johor Bahru berketua kepada operasi penguatkuasaan di lapangan untuk kawalan-kawalan denggi. Betul Encik Muallim? Betul, Doktor. Apa khabar Encik Muallim? Alhamdulillah sihat. Ada masa untuk datang di podcast kita hari ini? Kerana Doktor saya asli juga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Encik Muallim. Jadi orang yang berada di sebelah kanan saya tak lain dan tak bukan orang kuat komuniti. Encik Zahrin selaku pengurusi Kombi Negeri Johor. Dia walaupun dia sibuk dengan komuniti, dengan aktiviti yang lain, tapi dia ambil masa, luangkan masa dengan kita untuk sama-sama hadir di konti kita hari ini. Jadi apa khabar Encik Zahrin? Baik, Alhamdulillah Doktor. Terima kasih atas jemputan. Okey, baik. Macam mana Kombi sekarang? Okey di Johor Bahru? Alhamdulillah. Kombi Johor Bahru berjalan dengan tersusun dan teraturlah sekarang ni. Okey. InsyaAllah. Jadi sudah lengkap 3 Avengers utama kita, panel utama kita yang kita jemput untuk sama-sama memeriahkan sambutan Hari Denggi Asian di Johor Bahru ini. Jadi kita nak mengupas lebih mendalam berkenaan dengan isu-isu denggi. Denggi ni bukan satu penyakit yang baru, semua orang dah tahu. Jadi kita nak terus tanya kepada Dr. Akasha selaku pakar perubatan kesihatan awam kita. Jadi apa penekanan berkenaan dengan isu denggi? Adakah isu-isu denggi ni masih perlu diberikan penekanan, diberikan makluman ataupun kita perlu highlight kepada komuniti ataupun masyarakat. Silakan Dr. Akasha. Okay. Terima kasih Dr. Izzat. Untuk makluman semula daerah Johor Bahru khususnya kita warga negara Johor Bahru lah. Sekarang ni isu denggi ni bukan satu isu yang kecil satu isu yang saya rasa sangat mencabar dan denggi ni adalah salah satu boleh kita katakan macam musuh negara lah, musuh negara. Musuh negara terus. Ya, kalau nombor satu tu musuh negara kita dadah, musuh negara yang kedua tu ialah denggi. Denggi nombor Sebab denggi ni memang satu perkara yang sangat-sangat sukar untuk dikekang sebab terlalu banyak sangat cabaran yang ada. Jadi bila kita sebut pasal isu daripada komuniti, daripada kawalan, daripada masyarakat, daripada atasan, bawah dan sebagainya, kewangan dan macam-macam lagi. Jadi apa yang nak saya sampaikan pada hari ini dan saya harap perbincangan kita pada pagi ini ataupun tengah hari ini, kita dapat bagi satu resolusi yang baik. Bagaimana cara untuk kita kawal denggi ni supaya denggi ni dapat turunkan kes. Sebab di Johor Bahru sekarang ni kes tengah naik. Betul ke Doktor boleh turun? Ya. Denggi boleh turun. Tapi dengan syarat kita mesti dapat kawal dia dengan kaedah dan cara yang betul. Ada strategi yang betul Ada saja yang betul. Bukan saja pada kawalan denggi oleh pejabat kesihatan tapi daripada komuniti sendiri, orang awam sendiri dan ramai lagi. Jadi apa yang saya nak sampaikan sebagai ketua unit vektor yang dah lama bekerja dekat Kementerian Kesihatan Malaysia ni, saya mengharapkan satu strategi yang dapat sama-sama kita buat supaya dapat turunkan kes tu sebab kes tengah naik. Jadi bila kes tengah naik macam ni, kita tak buat sesuatu,
dia akan menyebabkan Betul. kesesakan dekat klinik, kesesakan dekat hospital, dekat Betul. ICU pun dah berapa banyak dah yang dah dekat ICU. Jadi ICU kita nak semua ni berlaku. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ini adalah cabaran dia. Cabaran denggi adalah ini. Sebab penghujung denggi kalau kita tak kawal adalah kematian. Itu memang kita kena kematian. tahu tu. Memang tak ada boleh dinafikan. Semua tahu ayat tu. Hujung denggi, komplikasi, severe denggi, memang Itu kematian. Jadi komplikasi paling itulah besar lah. paling besar sekali cabaran. Sebab itu Hmm. saya kata musuh yang kedua negara ialah denggi. Sebab dia menyebabkan kematian pada manusia. Dan manusia itu ialah kita. Kita semua ni yang berada di sini. Okey? Jadi dan kita tak boleh elak. Dia bukan boleh pilih. Dia bukan macam sakit darah tinggi boleh pilih. Denggi tak boleh pilih. Kita duduk diam-diam kat sini kita kena. Dia tak macam darah tinggi ataupun kencing manis. Betul ke doktor? Denggi ada di Ya. mana-mana. Jadi sebab itulah saya cakap kat sini lagi sekali. Bila kita tahu kita punya peranan masing-masing. Walaupun saya ni sebagai doktor lah saya cakap Kalau saya cakap bila berkata dengan bab denggi dekat orang awam akan kata, oh denggi sekian, 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 sekian. Awak doktor memang boleh jaga. Sebenarnya salah. Itu bukan yang sepatutnya ada dalam idea kita. Hmm. Yang ada harus idea sepatutnya ialah bagaimana nak menyelamatkan diri kita, keluarga kita, rumah kita, komuniti kita, barulah denggi itu dapat kawal. Itu saja. Panjang lebar perkongsian daripada Panjang, Dr. panjang, Akasha panjang. berkenaan dengan masalah denggi ni. Denggi ni bukan satu benda yang baru tau. Betul tak Dr. Akasha? Ya, Dia betul. dah lama tapi kita punya komuniti ni kadang-kadang dia terlepas pandang, lupa nak buat ataupun terabai, tertinggalkan. Sedangkan kita dah keluarkan semua tips-tips tu dekat televisyen, dekat radio siaran media, flyers dan sebagainya. Betul tak Encik Zahrin? Betul. Jadi sangat-sangat pentinglah untuk kita sebagai Kementerian Kesihatan dan juga penguatkuasa perlu dekat bincang sama-sama dengan komuniti. Jadi kat sini saya nak tanya dekat Encik Zahrin apa peranan utama Kombi untuk sama-sama bantu kita KKM untuk kawal ataupun turunkan kes denggi di Johor Bahru ini. Boleh kongsikan Encik Zahrin? Okey, terima kasih Dr. Izzat atas perkara yang kita nak bincangkan pada petang ni lah. Pertama saya lihat memang tubuhnya Kombi ialah membantu KKM sebenarnya. Memudah carakan setiap aktiviti dan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Jadi saya ingin menegaskan bahawa Kombi, ahli-ahli Kombi semua sebenarnya peranan anda ni sebenarnya penting. Kadang-kadang kita jadi sukarelawan kita tak tahu peranan dan tanggungjawab kita. Itu masalah utama yang saya hadapi Betul. kan. Tetapi kalau kita lihat hari ini kesedaran tu dah mula ada lah. Pada mula-mula nak menubuhkan masalah komuniti ni kita agak sukar lah. Bukan saja sukarelawan Kombi ni. Mana-mana NGO sukarelawan memang sukar untuk kita nak dapatkan. Itu yang masalah utama. Sebab kita lihat ini memang Dr. Akasha cakap kita yang tentang kes demam denggi. Tubuhnya Kombi ialah kerana kes demam denggi yang tak dapat dikawal satu ketika dulu. Saya ingat kalau sejarah Kombi ni kita tubuh tahun 2004 ataupun 2002 dah ada. Lama tu. Yang mana WHO sendiri telah pun datang ke kita tubuhnya di Pasir Gudang sebenarnya kes ni. Yang kes yang menyebabkan kematian kes demam denggi ni. Jadi itulah saya harapkan dari impak pertama tu sepatutnya dah ada kesedaran daripada pihak ahli Kombi itu sendiri. Ya, betul. Tetapi saya cakap bukanlah semua yang tak dapat sedar, tetapi oleh kerana kita kena faham dan sedar bahawa bila nak jadi seorang NGO ni atau seorang sukarelawan ni, dia banyak cabaran yang dihadapi. Betul. Pertama, cabaran pertama ialah tentang kerjaya mereka. Tak semua orang NGO ni kalau dia jadi NGO dia tak ada kerja, macam mana dia nak Ya, survive? betul. Dia dengan kerja dia dengan tanggungjawab Yalah, dia kan. sebab Kombi ni macam sukarelawan kan. Sukarelawan kerja sambil. Itu cakap tadi. Sambil-sambil Tapi membantu itulah komuniti. kadang-kadang kita sebab tu peringkat saya yang menjadi ketua ni pun kena faham lah. Kalau saya tak faham masalah komitmen tu Ya, kan. betul. Itu je sebab tu. Dan saya melihat apa pun yang kita buat ialah kerana kalau kita dah faham dan kita dah sedar dan hari ni akan nampak kesannya. Kalau you tengok tahun dulu mungkin tak ramai tapi sekarang ni ahli kita dah ramai. Kalau kita lihat daftar sendiri dalam My Champion ataupun ahli Kombi itu sendiri dah lebih daripada 2,000 orang. Di Johor Bahru 2,000 orang. je. Ramai Dah 2,000. daftar. Tetapi nak pulihkan balik tu agak sukar lah. Tetapi dah daftar, dah berada. Adakah ahli tu semua aktif? Tak. Saya nak cakap ya, tidak. Sebab memang daftar memang semua orang daftar. Sampai 2,000. Tapi pengaktifan
tak sampai. Hmm. Maksudnya kesedaran yang ada pada masyarakat tu masih lagi tu daftar, kena Hmm. arahan, ikut arahan. Tetapi itu yang Hmm. jadi punca utama di kalangan. Tapi sebab tu saya kata tadi, balik kepada kesedaran sebagai ketua komuniti, sebagai kombi ni, memang tak boleh nak kena lunturkan diri lah. Kena sentiasa bersemangat. Kalau kita tak semangat, orang lain jatuh. Jadi saya harapkan uh, saya sebenarnya dalam komuniti tu saya nak cerita sedikit lah peranan kita. Hmm. Dan bila kita dah pegang tanggungjawab tu, peranan kita memang agak mencabar sebenarnya. Yelah, Dan tak berhadapan dengan semua orang orang lain kan. faham maksud kombi tu sendiri. Betul. Dan kadang-kadang kita nak cakap komuniti kombi tu mereka tak ni. Tetapi saya berterima kasih kepada yang dan berterima kasih amat sangat kepada ahli-ahli saya yang diaktif. Yang Pasukan-pasukan tak kombi lah. pasukan kombi yang aktif seperti di Pasir Gudang di Johor Bahru pun ada segelintir. Di Pasir Gudang memang satu Yang pasukan paling yang aktif lah aktif lah. Pasir Gudang. Itulah saya Yang dengar. Pasir Gudang paling aktif. itu yang seronoknya tu. Kat mana-mana dia datang, mana-mana dia Ada. langgar. Dan saya harapkan Ha. mereka teruskan perjuangan mereka, Tahniah teruskan semangat mereka supaya kita dapat sama-sama membantu. Dan Tahniah, insyaAllah tahniah. tahun ini merupakan tahun yang kita rasa memang mencabar. Dan saya harapkan cabaran itu kita akan saut bersama dengan Kementerian Kesihatan untuk kita kena pasti apa yang sekarang kes demam denggi telah naik. Dan saya Betul. mengharapkan komuniti saya kombi ni ataupun semualah NGO yang berada di dalam Kementerian Kesihatan. So kita sebab tadi saya ceritakan sebab kita dah besarkan skop Hmm. di kementerian ni, dan sebenarnya bila saya cakap tadi lah community engagement tu, sebab saya sekarang ni masalah yang utama ialah bila kita kat kombi kita dah ada main champion. Betul. Ada My Champion, ada kombi. Ada Ini semua fungsi dia adalah untuk komuniti. Jadi memang baguslah bila ada satu pasukan kombi, lepas tu ada My Champion yang boleh bantu sama-sama dengan kita. Jadi kita lupa nak tanya dengan Encik Muallim Encik Muallim ni yang ketua di operasi di lapangan. Jadi kita nak tanya apa punca-punca utama yang biasa Encik Muallim dan pasukan jumpa bila mana ia menjadi salah satu punca kepada peningkatan kes denggi di Johor Bahru. Boleh ceritakan, kongsikan Encik Muallim. Silakan. Terima kasih Doktor. Alhamdulillah. So, cerita pasal punca ni, Yang biasa berlaku. ya betul. Kelaziman yang kita jumpa kat lapangan, bila kita buat house inspection, apa yang kita selalu nampak, yang kita jumpa. Terima kasih Doktor. Punca boleh berlaku di mana-mana. Tapi punca pertama yang berlaku di dalam rumah, bila tim saya selalu jumpa tempat biarkan yang common area yang berlaku di dalam rumah. Contoh area di dalam dapur, kita jumpa di dalam tempat water dispenser, di bawah sinki. Water dispenser Ya memang betul. sangat common Ya betul. Sekarang ni trendnya begitu sekarang ni. Okay. water dispenser. Lepas tu kalau kita balik sikit pergi ke area dalam bilik air, kita masih lagi jumpa dalam baldi, kita jumpa masih lagi dalam pam tandas. Benda-benda yang selalu kita boleh buatkan kerja-kerja pembersihan dengan kendiri. So kalau benda ni tak diambil, tak aware oleh penduduk, oleh komuniti, oleh penduduk dalam rumah tu sendiri, besar kemungkinan dan memang akan jadi punca kepada demam denggi kepada komuniti dan juga usun dalam rumah tu sendiri. Dengan Faham. pembiakan yang ada tu cepat untuk menyebabkan demam denggi kepada ahli keluarga yang lain. Boleh kena dekat rumah sendiri. Punca tu memang betul-betul daripada rumah sendiri, Dr. Akasha. Ya. Jadi daripada pandangan Dr. Akasha lah, memandangkan Cik Muallim pun bagi tahu punca utama daripada rumah-rumah ada baldi, ada air tertinggal, bawah water dispenser, dalam toilet dan sebagainya. Jadi Dr. Akasha boleh kongsikan sedikit cara ringkas untuk ahli keluarga ataupun penduduk-penduduk yang berada di dalam rumah ni untuk luangkan sedikit masa 10 minit untuk buat kawalan-kawalan pencegahan, aktiviti-aktiviti supaya dapat membasmi masalah denggi ini di rumah sendiri. Kongsikan Dr. Akasha. Boleh. Terima kasih Dr. Izzat. Kalau saya cakap dalam bahasa yang mudah kita ni manusia ni ada dua jenis lah. Satu pembersih, lagi satu kurang bersih ataupun ayat lain dipanggil pengotor. Bila dah jadi nama Direct tu, kotor. ya. Bila kita ni masuk dalam kategori yang kedua, walaupun benda tu simple, senang nampak, biasa je. Patutnya buang je baldi tu ataupun air tu curahkan keluar ataupun macam tu, tapi oleh kerana sikap yang nombor 2 tu, sikap P tu, okey,
Habis. Tak boleh buat apa-apa. Jadi saya sebenarnya kalau nak beritahu untuk periksa katalah Dr. Izzat saya suruh Dr. Izzat periksa dekat rumah A ataupun masuk dekat rumah A tu sebab saya ketua dia. Jadi saya suruh dia periksa. Saya kata okey Dr. Izzat tolong periksa. Benda-benda yang ada depan mata. Benda tu yang Mudah. berlaku. Cik Zarin ni sebelah saya pun Straightforward. bukannya orang baru, orang lama. Masuk, doktor depan mata pasu. Doktor dalam cawan boleh ada air. Macam mana dalam cawan yang kita minum tu boleh ada air dan air tu boleh ada jentik-jentik. Macam kalau dipikir di akal tu macam tak logik. Rumah yang gitu punya cantik, rumah bersih tapi boleh ada benda macam tu. Sebenarnya satu je lah konsep saya cakap kat sini. Senang sahaja sebenarnya nak jaga rumah kita ni. Yang pertama yang patut kita tengok ialah tempat adanya nyamuk ataupun tempat ada breeding. Itu je yang kita kena check. Tempat yang ada breeding tu kita dah beritahu dah macam-macam. Dekat longkang lah, dekat dalam rumah, bawah sinki lah, bawah icebox lah apa semua. Ya, kena follow semua tu. Tengok balik semula dekat situ tu. Oh, dekat atas dapur aku ni tak ada. Alright. Lepas. Tengok dalam bilik air. Dekat tarik flush kita. Tengok dekat dalam lubang tandas. Tengok dekat tepi. Tengok dekat kawasan lantai. Dalam bilik air tu. Tengok dekat baldi. Oh, ada air lah. Curahkan. Itulah cara yang betul. Bukan Mudah je benda ni. tergesa-gesa. Mudah je benda ni. Mudah. Tapi itulah oleh kerana ada bersikap P yang kedua tu yang jadi manusia tu jadi leka. Hei. Jadi kita kena macam ni lah saya cakap. Manusia sekarang ni kita kena hilangkan sikap P yang kedua tu. Benda yang simple, yang boleh dibuat, kita buat. Amalkan yang baik. Okey? Cik Maklim tahu tak P tu apa? Oh, kalau saya boleh dia beri sebutan, P tu saya simbolikan sebagai pengotor. Pengotor. Cik Zarin rasa P tu apa? Saya rasa macam pemalas. Saya pun saya ada dua, pemalas dan pengotor. Oh, so 2 P lah. Cik Zarin ada 2 P. Ya, bagus gitu. Hmm, Dia Okey, 2 P. dua-dua. Kalau dua-dua bergabung tu habis. habis. Habis 2 P. Pemalas dan mengotor. Ya, Okey, itu pemalas, masalah lepas tu yang dia biasa berlaku pengotor. Habislah. Itu Apa yang ini? selalu berlaku kat tempat kita. Memang Punca-punca mana-mana pun peningkatan kes denggi Jadi saya rasa itu sahaja untuk slot kita podcast yang pertama ini. Jadi kita berehat dulu sebentar. Tuan-tuan boleh menunggu untuk kita sambung kepada slot kita yang kedua dengan kupasan topik yang lebih hangat. Mungkin akan ada pendengar-pendengar di luar sana yang mungkin terasa. Jadi kita berehat sebentar. Salam Hari Denggi Asian. Selamat jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kembali semula kita ke podcast Kawalan Denggi di Johor Bahru. Jadi kita nampak isu-isu yang berlaku di Johor Bahru ini merupakan satu cabaran yang besar. Betul tak Encik Malim? Dengan Besar sangat. isu-isu semasa, Besar sangat. persekitaran lagi, bertambah pula dengan cuaca, lepas tu dengan komuniti. Jadi kita nak tanya sendiri kat sini dekat Encik Zahrin. Komuniti ni dia ada dua jenis. Satu yang komuniti bermasalah. Satu komuniti yang membantu, yang berikan kerjasama. Ada juga komuniti yang duduk di kawasan-kawasan elit. Tetapi mereka ini kadang-kadang memberikan satu cabaran kepada kita. Jadi kat sini kita nak tanya dekat Encik Zahrin sendiri sebagai pengurusi kombi dekat negeri Johor ni kan. Jadi Encik Zahrin pun dah lama dalam bidang kombi ni bersama dengan komuniti, dengan masyarakat. Mungkin boleh ceritakan sedikit apa beza di antara komuniti yang bagus dan komuniti yang kurang membantu ataupun banyak kesulitan bila mana kita sebut berkenaan dengan denggi. Silakan Encik Zahrin. Okey, terima kasih Dr. Izzat atas ni. Okey, saya buat perkongsian dalam segi komuniti ni. Kalau kita lihat ke komuniti ni, banyak komuniti yang saya rasa sekarang ni dah mula banyak bantulah. Kalau cakap Berbanding dengan dulu. dulu yang mungkin kita lihat kurangnya multimedia Penglibatan. ni. Sebenarnya peranan multimedia ni penting kan yang kita lihat. Dan memang kalau saya bukan nak mengatakan komuniti yang tak sihat di kalangan kita. Betul. Kan, komuniti ni semua sebenarnya sihat. Betul. Tapi pandangan dan ideologi tu berbeza. Mindset Mindset berbeza lah kan. Sebab tu dalam pendekatan kita buat sekarang ni, banyak pendekatan yang saya buat. Contohnya, kalau saya sebagai pengurusi ni, saya kena attachment kat mana tempat. Baik contoh di masjid, di surau, di gereja, di Sekolah-sekolah kan. sekolah, di semua tempat ibadat kita kena masuk. Betul. Sebab tu kalau nak nampakkan kita dapat dengan komuniti tu ialah kita bagaimana kita approach diri kita sebenarnya. Ni bukan kita ni. Siapa yang jadi pemimpin sebenarnya itu yang perlu Yang ada perlu menghubungkan. dengan itu. Sebenarnya tu.
Itu yang saya cakap tadi. Kalau di peringkat saya komuniti, contohnya Kombi. Saya cakap tadi, kalau ahli-ahli Kombi itu sendiri, dia tahu dan dia sedar tanggungjawab dia tu tadi. Peranan dia tu, dia nampak apa peranan penting yang perlu ada di kalangan dia akan attachment semua tempat. Maksudnya dia akan masuk kepada semua. Tanpa segan silu, tanpa rasa itu bukan kerja aku ni, bukan tanggungjawab aku dan ni. Semua tolak-tolak Semua kena tolak. Nice. Tapi kalau kita bertolak, ikan jadi itu yang akan jadi. Yang keduanya ialah mindset. Kalau kita pertama peranan kita sebagai sukarelawan ni, kita dah setkan, alah komuniti ni tak bagus, ni komuniti tak bagus, dan dia jadi tak bagus lah. Yelah, betul. Sebab tu Setuju. yang kita cakap tadi, kita yang nak dekat dengan komuniti tu sebenarnya kita bersangka baik. Itu yang selalu kita buat dan akhirnya kita dapat. Sebab pengalaman saya, bila saya bersangka baik dengan semua, senang saya attach. Baik you cakap rumah yang elit, rumah yang sederhana, rumah yang kos rendah, kita masuk, alhamdulillah kerjasama yang mereka bagikan di peringkat Kombi, kita baik, Positif positif. Dan yang ketiganya saya cakap kita sebagai sukarelawan Kombi, kita jangan gunakan empowering kuasa kita tau. Sebenarnya kalau kita jadi pengurusi, saya ni pengurusi, awak kena ikut kata saya. Tidak. Sebenarnya kita kena ikut apa rentak. Sebagai pengurusi kena rentak. Kita kena tanya pandangan Pandangan mereka mereka kan. lah. Kita tak nak kita yang empower. Kita cakap Barulah seiring sekata Seiring. seia. Itu dia sebab dia macam Lagu tu. kata. Kalau tak itu Kita syok sendiri syok lah. sendiri lah. Jadi itu yang kita rasa bosan lah buat kerja sukarelawan ni. Kerana kita rasa ni sebab kita letak diri kita di situ. Betul. Ini sebab tu saya kata tadi, kalau kita letak diri kita bersama dengan masyarakat, kita senang bekerja dengan masyarakat tersebut. Itu sebenarnya. Saya cakap kita nak jadi sukarelawan. Yang bila kita letak kat situ, dan saya hari ni seronok. Sebab saya letakkan diri saya sebagai masyarakat biasa. Walaupun saya cakap sebagai ketua, tetapi saya nak bersama-sama dengan mereka. Sebab itu kita lihat macam mana, contohlah saya bagi di komuniti Bandar Baru Udah contohnya. Saya berada di semua tempat NGO saya letak, akhirat kematian ke, dekat masjid ke, surau Betul, ke, kita aktif, berada di kita situ. hari ni. Kalau kita letak kat situ, kita senang berhubung dengan mereka. Betul. Connection tu penting. Connection ni. Sebab tu saya cakap tadi, sukarelawan Kombi kena ada inisiatif macam itu. Barulah Kena senang buat nak dekat dengan senang kita orang dekat kan. dengan masyarakat. Dan kita orang pun dah kenal kita. Dan apa juga aktiviti yang kita nak laksanakan, akhirnya nampak berjaya lah. Itu yang kesan dia. Saya nampak jawapan Cik Zahri ni jawapan yang berjiwa rakyat. Kita nak Memang sesuai jadi wakil rakyat lah. Dekat dengan apa masyarakat dan komuniti kan. Itu perlu ada lah. Itu yang perlu ada di semua orang, bukan saya sebenarnya. Betul, Kalau betul. kita masyarakat itu sedar dan tanggungjawab kita, kes denggi kita tak naik. Saya bagi contoh lah, seronoknya. Kes denggi pada tahun, ada satu ketika, bukan saja masa COVID lah. Masa waktu COVID tu orang semua bersiap siaga. Kita cuma ada satu kes denggi. Satu hari tu tak ada langsung kes denggi. Pernah satu ketika pada 20 hari bulan, saya ingat malam je Saya ingat ada ketika tu, kita rasa di Johor Bahru kita tak ada kes denggi tau. Beranjak saya. Tak ada Langsung kes. tak ada masuk. Dan ada sejarah sebenarnya di Johor. Tak ada kes. Satu hari. Kalau tak ada kes tu hadiah untuk Dr. Kasha. Hadiah untuk Dan Dr. itu Kasha. yang saya cakap tu, peranan komuniti itu sendiri. Bukan kerana peranan puak kuasa atau peranan agensi kerajaan yang terlibat atau KKM, tetapi masyarakat itu sendiri. Dan saya itu ya tadi, kalau peranan kita dapat sama-sama masyarakat dapat mainkan peranan yang sama, bekerjasama dengan apa yang kita nak buat, saya rasa tak ada kes. Dan satu lagi, saya pernah satu ini sejarah, maksudnya satu ketika dulu Kombi tak aktif tau. Kombi ni Ada satu masa tu kes denggi menaik sangat. Naik mengejut. Macam kita macam roket. Semua tak nak aktif tau. Satu ketika tu tak digerakkan siapa. Saya pada itu bukanlah saya jadi pengurusi dia. Ketika itu saya lihat tak gerak langsung. Pengurusi ni sejuk dan kita rasa semua orang jadi sejuk. Dan akhirnya kes tu ni sebab tak ada kerjasama. Semua orang tak nak Bila buat sejuk kes denggi naik. dan itu pengalaman pernah ada sebenarnya di Johor Bahru ini. Saya cakap dengan you, memang pernah ada dan akhirnya itu. Dan itulah sebabnya saya cakap Kombi jangan berhenti. Kena konsisten. Ahli-ahli Kombi, sekarang Kombi saya naik ingatkan diri saya kena konsisten dengan apa yang kita buat. Istiqomah dipanggil. Kalau kita istiqomah, saya yakin dan percaya kes demam denggi ni kita sama-sama dapat menyiasatikan. Dr. Kasha kata cakap kita nak kurangkan. Paling tidak nak hilangkan kes denggi memang mustahil lah. Betul. Tetapi pengurangan itu kita cuba dapat bersama. Itulah saya rasa kita kongsi sedikit
Mungkin ada selepas ni ada lagi banyak ni nak cakap ni. Betul. Ada lagi kita nak korek Ya. lagi, nak kupas lagi berkenaan dengan isu kombi sebab kita nampak kombi punya peranan ni sangat penting tau dengan komuniti. Sebab cara Encik Zarin cakap tadi kan, komuniti punya peranan dengan adanya kombi ni dapat meneutralkan, attract atau tarik lebih ramai individu atau masyarakat kat luar sana untuk involve dengan denggi. Sebab kalau nak harapkan tim Encik Muallim saja, IK Inspektor Kesihatan ataupun pegawai persekitaran ni, kita tak mampu, betul tak Dr. Kasha? Ini antara cabaran yang besar lah. Kalau itu dari sudut pengurusi kombi sendiri. Jadi kita nak tanya direct kepada Dr. Akasha. Kalau Dr. Akasha ni dah orang lama. Orang lama dalam bidang Orang lama. EPID ini. Yang selalu berurusan dengan masalah-masalah penyakit berjangkit ini, kita dapati punca utama dia daripada persekitaran, lepas tu daripada masyarakat. Walaupun kadang-kala unit promosi kesihatan UBK dah berhempas pulas, kombi dah berhempas pulas. Jadi Dr. Kasha, apa sebenarnya cabaran yang besar untuk kita berhadapan dengan komuniti-komuniti di Johor Bahru ni khususnya? Silakan Dr. Kasha. Terima kasih. Saya sebenarnya banyak nak cakap, tapi saya petik sikit daripada Cik Zarin cakap tadi. Bila dia kata tentang kerjasama komuniti tu, kita tak boleh nak kata 100%. Dan tak boleh juga kata bagus dan juga nak rapat, memang boleh rapat. Tapi kadang-kadang komuniti itu sendiri. Dia leka ataupun lalai tu saya tak tahu. Tapi komuniti itu sendiri yang buat masalah. Sebab itu bila kami, tim kawalan turun kat bawah, bukan tak ada. Ada masalahnya beberapa orang contohnya buang sampah merata, menyebabkan area Tumpah rongkok, persekitaran Yang itu yang susah saya nak cakap ni. Johor Bahru ada sampah Sebab rongkok. banyak. Hmm. Jadi bila kita nak kata kerjasama ataupun kita kalau boleh nak approach orang, kawasan elit lah, kawasan tak elit lah, top 20, B40 apa semuanya tu. Sebenarnya tu semuanya segregation tu sebenarnya kita sendiri yang buat. Kalaupun kampung ke rumah tu, kawasan kampung yang terceruk kat mana pun, tapi kalau betul saya kata tadi 2P tu, pembersih dengan pembersih ataupun tidak pembersih tu. Kalau kita pembersih, mana-mana pun diletak, memang insya-Allah tak ada apa-apa. Jadi masalah yang ada sekarang ni dekat komuniti ialah adanya segelintir yang merosakkan kawasan tu, yang menyebabkan kami ni dekat tim kawalan ni susah untuk buat kerja. Bila dah mula dah banyak sangat sampah, breeding banyak merata kat sini, dah masa itulah budak-budak tu dah penat. Dah jadi wabak terkawal, naik jadi wabak tak terkawal, naik jadi hotspot. Masing-masing semua dah menyalahkan masing-masing. Badan dah mula penat daripada Tolak pagi sana, sampai tolak sini. petang, petang dah bawa malam, Burnout, bawakan macam-macam orang masuk. Ahli politik masuk, ahli tak politik masuk, kombi pun masuk apa semua. Jadi sukar dekat situ. Jadi apa yang sebenarnya yang dekat okey, sebagai orang yang dah lama lah dalam bidang penyakit berjangkit ni. Sebenarnya kerana satu kata nak kerana nilai sitik lah Cik Zarin, kerana nilai sitik habis, rosak satu susu sebelanga. Jadi saya nak cakap satu strategi yang khas untuk pastikan bahawa orang-orang ni semua tak wujud dekat dalam komuniti, tak boleh. Takkan kita nak buang dia pergi keluar daripada Itu tempat tu. mustahil tu. Dan memang tak boleh. Ha. Muallim pun tak setuju, takkan aku nak suruh dia keluar. Cik Zarin pun kata, okey, katalah UDA ni ada macam Cik Zarin punya orang. Kombi dekat Bandar Baru UDA, memang bagus, establish. Dekat Pasir Gudang, Kota Masai, bagus, establish. Tapi bila pergi tempat lain, tempat-tempat yang gated and guarded, itu Kawasan-kawasan gated and elit, guarded. Itu belum lagi kawasan-kawasan high rise. Apartment sana, view sini, Kondo-kondo. tu semua saya tak boleh nak cakap. Sebab kerana satu dua orang saja. Habis satu kawasan komuniti tu menyebabkan kita pergi ke sana. Fogging dekat sana. Buat lavas air dekat sana. Sampai ke tahap di mana kita kena buat lebih lagi daripada tu. Pasang lagi buat letakkan rumah nyamuk, rumah Aedes. Bagi dia hotel untuk dia duduk dekat situ supaya dia tak duduk dekat tempat ni. Macam-macam cara kita buat. Kaedah yang sebenarnya kita pun cari perkara tak jumpa. Tengoklah kes wabak kita bukan sikit dekat Johor Bahru sekarang ni. Banyak. Jadi kita pusingkan balik semula apa yang saya kata tadi pada Cik Zarin. Dia cakap macam kata tadi, kerjasama ataupun kerjasama penduduk. Satu je saya minta dekat penduduk, macam ni lah caranya. Bila kita nampak orang buang sampah, kita tegur. Itu yang pertama sepatutnya kita kena buat. Yang keduanya, bila kita dah tahu tempat tu sampah longkok, kita bagi tahu. Itu yang sepatutnya kita buat. Dan yang ketiganya, kita sendiri jangan buang sampah. Itu yang ketiga. Kalau adalah benda ni, 3 ciri ni dalam masyarakat kita,
tak payah pergi mana lah. Memang clean. Kita tengok je lah dekat mana-mana. Carilah negara mana kita. Kita pergi kat sebelah je, jiran kita kat Singapura. Tegur. Tegur. Kalau kita nak anukan, nak petik pokok pun orang orang awam yang tegur. Tapi kita tak ada sikap macam tu. Kita kena ada. Dalam masyarakat tu mesti ada sikap Mindset penegur. dia. Yes. Sikap penegur tu mesti kena ada. Kalau tak ada sikap penegur memang tak boleh. Dan bila kita nampak orang buang kat situ, sampah ada kat situ, cepat-cepat bagi kita buat kuasa. Ini kita tidak, kita biarkan lagi. Kita tambahkan lagi pula dekat sampah tu pula. Dah lah sampah tu dah banyak itu. Dah jadi sampah tu dah 50 kilo, tambah lagi 50 kilo jadi 100 kilo. Seronok ramai-ramai buang dekat situ. Jadikan Selonggok tempat tu, ya, dia longgokkan lagi sampah macam tu. Hmm. Masyarakat apa macam ni? Itu bukan masyarakat yang kita sepatutnya nak labelkan satu masyarakat yang bertamadun. Masyarakat macam tu masyarakat yang dah balik zaman dahulu kala, tahun 60-an, tahun 60-an, 50-an punya masyarakat di Dia mana bawa tidak ada perang happy. tak ada satu penguatkuasaan, tak ada satu undang-undang, buat undang-undang rimba. Tak kisah mana nak pergi. Jadi sebab itu saya cakap kat sini, sebagai seorang yang dah lama dekat sini, saya lihat perkara ni hanya berlaku pada segelintir sahaja. Tapi oleh kerana masyarakat lain tak menegur, masyarakat lain membiarkan saja, jadilah macam ni. Kalau dalam masyarakat tu sendiri ada yang nak menegur dan beritahu pada pihak kuasa, benda ni tak akan terjadi. Itu yang saya nak. Tapi itulah saya tertarik dengan statement Dr. Akasha. Sekarang ni kita tahun 2026. Dr. Akasha kata gated and guarded pun ada kes denggi. Maksudnya kes denggi ni ada di mana-mana sahaja, tidak kira kawasan elit, kawasan bersih, kawasan kotor. Kawasan kotor confirm lah memang ada kes denggi. Tapi kawasan bersih pun boleh ada kes denggi. Jadi Dr. Akasha, macam mana kita nak berhadapan dengan isu denggi di kawasan-kawasan elit, gated and guarded ni? Boleh bagi tips sikit Dr. Akasha? Okey. Kalaulah ikut cara saya lah, cara Cik Zarin ialah kita rapat dengan komuniti. Kadang-kadang komuniti ni, kalau kita pergi kat sana pun, kita bercakap dengan dia dalam bahasa dia, Cik Zarin. Kita cakap dengan bahasa dia. Kita pergi kat kawasan Taman Cina, kita cakap dengan bahasa Cina. Kita pergi kat kawasan India banyak, kita cakap bahasa Tamil. Kita cakap dengan, kalau pergi kawasan Melayu, kita cakap bahasa Melayu, Jawa dan sebagainya. Ikutlah bahasa. Kalau kita pergi kawasan warga asing, sekarang ni pun ada warga asing, Bangla. Kita cakap bahasa Bangla. Kita dah buat semua tu. Semua tu kita dah buat dengan brochure, dengan risalah, dengan macam-macam, betul Muallim? Betul. Dan Cik Zarin Semua pun dah sendiri buat. pun dah turun sama padang, ikut sama kita sekali, ikut dengan bercakap sekali dengan kita, buat pondok panas, macam-macam kita dah buat. Tapi masih ada lagi berlaku. Kenapa? Itu saya cakap tadi, sikap. Bila sikap tu yang tak ada, tegur menegur, cara ikut undang-undang tak ada, jadilah macam ni. Kerana 2-3 orang ni menyebabkan kita jadi macam ni. Jadi saya menyarankan dekat sini, walaupun tempat tu cantik, contohnya kawasan elit, kondo dan sebagainya, undang-undang tu mesti kena ketatkan. Mesti ada beberapa orang yang sanggup menegur. Pedulikan, tegur, atau kalau tak berani tegur, laporkan. Itu saja. Sebenarnya mudah. Kalau tak ada orang yang nak melaporkan, kan benda alam tu akan terjadi. Betul saya cakap. Benda yang senang kita nampak depan mata, Betul. kau buang sampah dekat situ, aku memang tak boleh nak cakap dengan kau, ni jiran aku sebelah, cakap dengan kita punya ketua, ada pengurusi kat sana. Beritahu lah, bang, tolong orang sebelah ni memang kur lah bang. Memang betul-betul kur. Saya tak cakap habis banyak lah. Saya gunakan ayat-ayat saya lah. Kur lah saya cakap. Memang kur. Rumah saya pula dia buang ni sampah benda-benda macam ni. Dia longgokkan dia punya tilam, dia longgokkan dia punya ni semuanya. Padahal ada tong sampah, dia tak nak buat, dia buat kat depan rumah saya. Okey. Fine. Sampai. Sekejap saja. Besok dah datang Settle buat kuasa. Settle. Itulah jadi saya cakap. Mana-mana kita pergi, yang pentingnya ada satu golongan yang suka buang sampah tu, dan ada satu lagi golongan penegur. Ini yang saya nak dibuat. Strategi Tegur-menegur, golongan penegur dekat mana-mana. Tak kiralah kampung, kondo, T20, B40, M40. adanya golongan penegur ini, maka kawasan komuniti itu insya-Allah saya yakin memang tak ada denggi. Yakin. Yakin Ya. Alhamdulillah. Itu Tapi satu kalau tak ada golongan penegur, habis. habis. Dia kalau tak ada golongan penegur ni, maksudnya dia hidup sendiri, syok sendiri. Selfish, betul tak Dr. Akasha? Ya. Dia lupa, dia pergi kerja, balik rumah dia tidur. Lepas tu esok pagi dia pergi kerja balik, betul tak? Sebab itu Dia- kombi perlu ada. Ah. Kombi lah salah-salurangnya golongan penegur. Ada isu longkang tersumbat ke, rumah banjir ke, jiran tak ada ke, apa semua dia tak ambil tahu. Jadi Ya. ini antara isu lah yang berlaku. Kalau kita nak tanya Encik Muallim ni, mesti dia expert. Bila berada di lapangan, itu Expert antara tak ada lah. masalah yang biasa
biasa dia jumpa Apa Apa boleh ceritakan sikit tak masalah-masalah komuniti yang biasa dihadapi oleh pasukan penguatkuasa ni sendiri, jumpa dengan kawasan yang rumah elit, kawasan rumah yang biasa, lepas tu kawasan kampung. Mungkin Encik Malim boleh ceritakan sedikit cabaran berhadapan dengan komuniti. Silakan Encik Malim. Terima kasih Doktor. Cabaran kepada komuniti, pada kami yang berstatus penguatkuasa dan pegawai tu pihak awam. Banyak. Terlalu banyak. Lama ni. Dia nak cerita provokasi tu selalu. Tapi yang paling selalu berlaku, kurang kerjasama. Kurang kerjasama Daripada penduduk. Jadi kami ada datang dengan sekumpulan penguasa pada pihak kami. Kita announcement je, Dia keluar. Ke dia tutup pintu? tutup pintu lah. Masya Allah. Tutup Dah, pintu. dah tahu dah benda tu. Dah tahu. 2026 tutup Ni pintu. kesihatan datang, dua benda je. Ini Masuk, cik nyamuk, habis. So situ mindset pun dah low dah pada pihak ni. Tak kira mana, kereta ke tak kereta ke, kampung apa, announcement sini gitu pun dah beri kesan pada dia. Dan ni satu benda yang memberikan aku musibah. Tapi kami datang ni niat betul. Yelah betul. Datang nak membantu, datang nak mendidik, bukan nak semata cari Salah. salah saja. Dalam tugasan kami bukan untuk kompon saja. Betul. Ada sampingan lain, mendidik, memberi tunjuk ajar, memberi kata nasihat, tunjuk cara. So benda ni itu yang kami nak sampaikan melalui face to face. Buat kawasan tu kita letakkan nombor 2 lah. Sebab bila datang face to face bercakap ni, dia datang pada jiwa, dia akan jadi smooth nak settle masalah. Senang nak urusan. Senang nak berbicara. Kak, tolong kemas rumah, ada air takung. Minta berus, cuci, tu buang. Selesai masalah. Tapi benda macam ni pun susah nak dengar arahan, nak follow kita punya guideline. Ya, itu nak diceritakan guideline tu individu punya masalah lah bagi saya. Sebab kata Dr. Hasiri, semua ni kita dah buat. Apa kita dah buat? A sampai Z, A plus, Z plus pun kita dah buat. Tapi community masih duduk dengan tak lama, takut lama dengan dunia sendiri. Dilihat sekarang ni dengan gadget, dengan apa, memang tak ada ambil apa pun. Itu memang cabaran Dia sunyi di besar. rumah. Itu pengalaman yang kami selalu jumpa di lapangan. Yang lain tu adalah simpan dulu lah. Baik. Kita akan kupas nanti. Kita akan tanya juga nanti. Bagi pendengar kita semua dengar lah. Khususnya Johor Bahru. Sebab kalau tak kongsi tak tahu. Ya, betul. Mungkin dengan perkongsian ni kita sama-sama kita boleh ubah cara kita berfikir. Betul tak Encik Zarin kan? Mindset kita, lifestyle kita. Sebab kalau kita tahun 2026 ni still nak dengan cara lama kan. Style lama, ditakut lama tu. Macam mana kita nak berubah? Jadi ini antara isu-isu yang biasa dialami oleh pasukan Encik Malim di lapangan. Tak semua orang boleh berada dalam pasukan mereka, pakai baju putih pergi rumah ke rumah tengah hari panas ataupun pada waktu petang dengan suhu panas, lepas tu dengan asap fogging ni lagi. Itu satu cabaran yang besar. Betul tak Dr. Kacha? Okey, ini antara salah satu cabaran yang perlu dihadapi lah. Jadi kita berakhir untuk segmen kita yang kedua. Jadi kita berehat sebentar, memandangkan kita punya panel-panel pun dah penat bercakap kan. Jadi kita bagi ruang masa untuk minum air dulu, berehat, dan kita akan kembali semula dengan topik yang lebih panas untuk kita kupas isu-isu yang berlaku di Johor Bahru menyebabkan kepada peningkatan kes denggi. Yang kita perlu war-warkan kepada pendengar-pendengar di Johor Bahru khususnya. Jadi itu sahaja daripada saya. Salam Hari Denggi Asian. Selamat. Salam sejahtera, bertemu kembali kita dalam podcast Kawalan Pencegahan Denggi. Kawalan kendiri bermula daripada rumah. Jadi kita masih bersama-sama dengan panel kita dan masih bersemangat pada hari ini kita nak kupas dengan lebih mendalam mengenai isu-isu semasa denggi di Johor Bahru. Walaupun Johor Bahru merupakan bandar pesat yang membangun, ekonomi tengah naik, banyak pembangunan dan sebagainya, tapi kita kena tahu kes denggi masih berlaku di Johor Bahru dan ini merupakan satu cabaran yang besar untuk kita sama-sama mengawal dan menurunkan kes denggi ataupun bilangan kes denggi ini sendiri. Jadi kalau kita pergi kat lapangan ni, masalah yang biasa berlaku adalah antara selain daripada isu persekitaran, sampah longkok, longkang tersumbat, ada isu-isu lain yang menjadi satu rentetan ataupun masalah yang berpanjangan, kadang-kadang kita tak jumpa pun solusinya. Jadi bila kita pergi kawasan, kadang-kadang ada sesuatu taman ataupun kawasan-kawasan rumah lama,
dia akan ada satu kebun haram kita panggil. Kenapa kebun haram? Adalah kerana kebun-kebun ini dibina di atas satu tanah bukan tanah milik mereka. Dan yang kedua, ia dibina secara tidak sah. Jadi bila kita pergi ke kawasan lapangan ini, kita akan jumpa banyak bekas-bekas hidroponik lah. Okey, yang kedua, baldi-baldi takungan air. Kemudian yang ketiga dengan gayung, dengan pasu-pasunya. Betul tak Encik Malim? Jadi bila hujan turun, air bertakung, maka kawasan-kawasan ini terbiar, tidak diselenggara. Sebab tu kita kata kebun haram. Sebab kebun ini dibina tidak sah. Kan? Bila tidak sah, dia selenggara, tak selenggara, dia biarkan. Jadi kita nak tanya dekat Encik Zahrin sendirilah, memandangkan kebun haram ataupun kebun-kebun yang tidak diselenggara di kawasan-kawasan taman perumahan, kawasan-kawasan komuniti menjadi punca ataupun pemangkin kepada kenaikan kes denggi. Boleh ceritakan tak, kongsikan pengalaman Encik Zahrin dan juga apa solution untuk masalah-masalah kebun haram dan implikasi dia kepada kes denggi di Johor Bahru. Silakan Encik Zahrin. Okey, terima kasih Izzat sebut pasal kebun haram ni. Tahun 2015 saya ingat. Lama. Lama. Ketika tu kita pergi ke satu kawasan, khasnya di Pasir Gudang lah. Pasir Pasir Gudang. Gudang dan flat-flat yang banyak di kawasan tu. Dan kita lihat yang paling miracle ialah kebun hidup, tetapi bila kita tanya siapa punya, kita tak tahu siapa itu. Semua tak mengaku. Itu jawapan dia. Betul tak Encik Malim? Itu jadi miracle bagi kita. Sebenarnya kita kadang-kadang Dia malu nak mengaku ke apa? masyarakat ni dia silap. Dia tengok kombi ni macam kuasa juga macam ni. Dia Jadi takut kombi sedangkan kita datang cuma datang memberi nasihat je, memberi pandangan, beri cadangan. Yalah. Dan ini komplikasi yang besar. Kadang-kadang anggap bila kita pakai dengan vest dengan apa Vest sukai kombi ni, kan? vest kombi tu Topi biru. bukan Baju benda merah. anggapan mereka ialah khasnya orang yang kebun haram ni lah. Kita bukan cakap penduduk. Mereka takut mereka akan kena saman. Tapi sebenarnya kena saman ataupun kena compound dan sebagainya itu yang mereka rasa mereka ketakutan dan tak akan mengaku siapa punya. Ini yang berlaku di yang kes-kes yang Tanya pun tak tahu. Tak ada kadang-kadang nak kita tanya, soalannya bila kita bercakap tentang perubahan tingkah laku. Maksudnya bila kombi ni masuk, kita bertanya dengan mereka bagaimana dan cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Pertama mereka kata kat situ bila dia tanam pokok, ialah pokok perlukan air. Jadi dia perlukan takungan air. Air takung. So dia susun lah. Dia susun lah tong-tong baldi dan sebagainya berbagai Itu memang ni. sangat banyak kita jumpa. Dan itu memang tempat pembiakan lah. Kan? Jadi itu isu yang kita hadapi sama. Dan maksudnya. Dan yang ada di peringkat kita lah kombi. Kadang-kadang kita yang isu yang paling hebat ialah kadang-kadang ahli kombi itu sendiri pun yang membuat apa ni? Yang bukan apa maksudnya dia yang ada bekerjasama dengan kebun haram dan sebagainya tu. Kebun komuniti lah. Kebun komuniti tu. Itu yang kadang-kadang kita serba salah jadinya. Ya, faham. Tetapi tak semua berlaku. Yang ada kombi, saya lihat yang ada kebunnya cantik, bersih. Itu yang Tetapi kita bila mereka tak join kita, mereka tak tahu. Tak dapat input. Jaga kebersihan. Dan saya lihat kadang-kadang yang ada yang attachment dengan kombi ataupun dengan sukaran kombi ni sebab mereka dah dilatih bagaimana nak menjaga persekitaran itu tadi. Tetapi yang masalahnya mereka yang tak join kita dan tak nak kerjasama dengan kita untuk betulkan keadaan itu tersebut. Tak nak join, tak nak ambil tahu. Dan itulah salah besar. Ini yang kita hadapi sebab isu memang tak akan habis kalau mereka ini tak bekerjasama. Dan ini yang selalunya memang betul kata Dr. Kansha, kalau mereka ni tak boleh satu individu tu sendiri sikap dia tak boleh ditegur dan tak boleh diperbetulkan dengan segala aspek tu, memang jadi masalah utama. Dan apa yang saya nak share ialah bila jadi komuniti ni memang kadang-kadang kita ni bila kita beri nasihat mereka akan tegur kita balik. Awak ni siapa kan? Awak ni siapa Kadang-kadang menusuk ni awak ni siapa nak tegur saya? Down terus tu. Bila nak tegur saya kita kadang-kadang kita bukan tegur, kita memberi pandangan dan nikmat. Itu yang nikmat nasihat supaya boleh mengelakkan kita. Saya cakap tadi kalau kita pasal kes tinggi kan, tak nak ada pembiakan nyamuk dekat situ. Tetapi kadang-kadang kita agak rasa bukanlah rasa nak kecewa sangat, tapi terasa juga hati kita ni bila teguran yang kita nak bagi kepada masyarakat tak mudah diterima. Walaupun kita cakap saya ni pengurusi ini, saya ni
adalah sikit dengan kepentingan di penduduk kawasan, tetapi kadang-kadang Susah. kepahaman mereka tak boleh terima. Susah. Itu yang kadang-kadang susahnya begitu. Jadi apa yang berlaku sekarang ni ialah kita lihat kita kena itu tadi penguasaan tu perlu kita bukanlah kita kata saya kerajaan saya bukan menyokong kerajaan ataupun saya kata berpihak pada kerajaan, tetapi kena ada penguasaan juga akhirnya. Sebab kalau tidak ada, macam mana kita nak ni? Terbiar je. Dia akan terbiar, dia akan jadi pulau rasa. Kalau tak ada apa ambil tindakan kan, dia akan Masalah tu rasa. berterusan lah. Ha. Takkan Sebab tu settle. kadang yang kita buat bila kita buat program gotong royong tu. Program gotong royong tujuan utama sukarelawan dengan agensi kerajaan untuk memberi nasihat dapat ni. Jadi kalau kita dah beri nasihat, dah beri segala pandangan apa juga, tetapi akhirnya Sama juga. masyarakat itu tak dapat bekerjasama, dia benda yang sama. Dan akhirnya apa yang jadi? Parah ni Itu yang jadi parah kepada Parah mereka sikit. yang ada kebun haram itu. Hmm. Dan mereka tak nak kerjasama dan masalah bagi mereka. Sebab kita tak nak timbulkan masalah. Tetapi mereka sendiri menimbulkan masalah itu sendiri. Jadi saya mohonlah kepada semua hai senior orang-orang yang ada bercucuk tanam rasanya ada kebun-kebun Mendengar di Johor Bahru ni. orang Johor Bahru tak kira di Pasir Gudang, di Johor Bahru. Sebab kita punya contohlah saya cakap kalau di Johor Bahru ni kita ada 3 PBT. Iskandar Putri sekali. Iskandar Putri, Bandar Baru, Bandar Baru, Banjir Bandar Raya dengan Pasir Gudang, Bandar Pasir Gudang, 3 PBT yang berbeza. Dan pendekatan mentaliti orang pun berbeza yang tak mungkin yang bukan sama. Komuniti-komuniti yang duduk kat situ lah. Jadi mereka ni saya harapkan kepada khasnya komuniti yang berada tu, kebun-kebun haram ni, bukanlah saya cakap minta maaf kebun haram, kebun-kebun yang anda buat itu tadi, pasti dapat dijaga bagi diri anda lah. Bukan di peringkat kita yang nak sentiasa nak beri nasihat ataupun di pihak penguasa atau agensi kerajaan beri nasihat. Tetapi bagi untuk masyarakat, khasnya saya lah. Menjadi masyarakat ni, orang awam sebagainya yang telah pun ada kebun-kebun yang tu, jagalah kebersihan. Sebab Betul. pemuncanya daripada itu. Kita kena selenggara lah. Ada kebun tak ada masalah. Kena Kalau selenggara. kita tak selenggara yang betul, macam mana kita nak ni? Sebab tu dalam saya berada dengan komuniti tu, saya selalu bercakap, kita kena, walaupun kita sembang-sembang kosong kita ngopi-ngopi, orang kadang-kadang kita tegur, kita cakap lah. Ada tak di kalangan kita yang ada kebun dan sebagainya, tanyakan pengalaman mereka, berjaga kebun mereka. Yang Kebun ada dengan kebun landscape durian lah. dan Saya rasa sebagainya. landscape sekali. Paling tidak pun tak dapat nyamuk, dapat buah durian. Contohnya gitulah. Jadi kita sama-sama lah macam mana kejayaan itu. Sebab itu dalam konteks yang kita nak sekarang ni ialah kerjasama perlu ada. Betul. Penting Peranan kita sebagai sukarelawan ke sebagai orang awam pun kena ada peranan yang begitu penting. Saya kata saya nak cakapkan salahkan siapa, kena tanya diri sendiri. Betul. Saya setuju. Kalau anda tanya diri anda tadi, saya cakap boleh dapatlah jawapan dia pada diri anda. Contohnya kalau kita kena denggi punca dia daripada mana? Daripada takungan air. Betul. Dan air tu pula dia nakkan air yang bersih. Jadi kita kena tahulah punca tu daripada air yang bersih. Tetapi jangan anggap air kotor tak ada denggi. Betul. Kan? Yeah. Mindset kita kena tahu juga. Sebab di kalangan tempat-tempat pembuangan sampah yang yang kita tinggalkan tu, tempat tu air hujan, air bersih. Air tu pun bersih juga. Bukan air daripada air mana? Air hujan yang nitik yang patutnya kita kena buangkan dalam tempoh yang kita tetapkan. Maksudnya, dalam informasi yang diberikan oleh pihak Kombi, pihak kesihatan, saya rasa orang dah faham, dah tahu. Cuma bagaimana kita nak laksanakan? Bagaimana saya dan tuan-tuan yang ada di luar sana nak laksanakan tugas itu? Sebab tu kita ada banyak kempen. Tuan-tuan tak keluar, tuan-tuan tak tengok dan tuan-tuan tak lihat. Tuan-tuan duduk rumah saja. Tuan-tuan duduk lihat dan pastikan. Dan yang saya minta maaf lah, kadang-kadang kita rasa bila kita di peringkat saya komuniti bercakap dengan Tuan Mak, kan ada agensi yang laksanakan, ada agensi yang buat, kenapa pula yang you nak buat? Ya, betul. Nak Itu ayat salahkan. yang biasa saya dengar lah. Jadi Ayat yang biasa saya dengar. kalau itu tuan-tuan yang anggap itu Mindset tu. itu kena ubah sikit lah. Kena jadi apa peranan kita pula, jangan Betul. tanya peranan orang. Mindset dia macam ni. Dia kata kami dah bayar cukai. Jadi apa tugas-tugas PBT? Sepatutnya Itu yang PBT selalu lah saya yang dengar. selesaikan. Ya betul, saya pun dengar agak. Yang Ini itu ayat. itu selalu ayat Jadi yang semua melepaskan tangan kan. Dia lepas tangan, tak nak buat tu dia cakap lah ini tugas orang lain patut buat dan sebagainya. Dia masuk balik rumah tutup pintu.
Itu kat sana. Itu yang bila kita cakap tentang semburan kabus contohnya, Ha, fogging kita. Tak berjaya sebab kita suruh buka pintu, mereka nak tutup pintu. semua tutup pintu. Kita cakap bukalah pintu biar asap ni masuk ke rumah, Jadi bunuh nyamuk boleh dalam rumah macam mana nak mati? mati-mati. Ah, Jadi itu yang kena kita lihat. Nanti ya nanti betul. Dr. Akasha boleh ceritalah sikit macam Okey, mana okey. peranan. Tapi pada saya komuniti penting. Penting. Penting untuk nak bersama-sama dengan ni. Kita lah. Peranan kombi, saya harapkan kombi yang ahli-ahli kombi saya di luar sana semangatkan semula bekerjasama balik dengan kita semua supaya kita teruskan usaha kita. Bagi sikit slogan Ha? kopi. Kita nak kombi ni sentiasa bersemangat. Ha, Teruskan usaha tanpa rasa penat lelah. ha. Dan apa yang kita buat kita mungkin tak dapat apa yang kita rasa ni tapi insya-Allah Konsisten. pada saya apa juga agama, apa juga tu Tuhan mereka akan membalas apa yang mereka buat lakukan insya-Allah. Alhamdulillah Itu yang paling penting. Kita bukan cerita pasal agama tu sendiri. Agama memang nakkan kebaikan. Jadi kita kena sedarlah bahawa peranan ahli kombi ni pun perlu ada yang perlu kesan yang positif yang terbaik untuk mereka. Jadi saya harapkan Betul. saya mohonlah sekali lagi. Walaupun saya cakap tadi ahli kombi seramai 2,000 yang ada, yang aktif cuma segelintir saja, saya minta ahli-ahli tu bangun, bangkit Bangkit gini, kembali. bangkit kembali. Dengar tu semua ahli-ahli kombi dekat luar Kita sana. bugarkan balik Ya. Kita bugarkan balik yang kata Kita bugarkan balik semangat ni. gegarkan. Datang Johor balik. Bahru ni. Kombi di Johor Bahru kena Sebut aktif. sebut tentang ada Mesti gotong kombi kat royong, sini. kita terus kerjasama. Ya Bangun. betul. Sebab tuan-tuan bukan saja ahli, tuan-tuan masyarakat ialah merupakan ahli kombi yang tuan-tuan semula dijadikan. Sebab komunikasi ini semua orang ada komunikasi. Jadi semua orang kena jadi ahli kombi sebab berkomunikasi tentang cerita tentang perubahan tingkah laku. Jadi itu penting. Betul tak? Panjang lebar Encik Zahrin cakap tadi berkenaan dengan isu kebun haram masuk kepada kombi, masuk kepada komuniti, masuk kepada inisiatif masyarakat sendiri bila ditegur tak boleh nak kena tegur, bila tak boleh nak kena tegur macam mana tu. Itulah antara apa cabaran-cabaran yang berlaku di lapangan, di kawasan taman perumahan bersama dengan masyarakat. Tak semudah apa yang kita sangka sebab kadang-kadang ramai orang komplain buat aduan dan sebagainya tapi isunya sebenarnya adalah jiran mereka sendiri. Betul tak Dr. Akasha? Jiran mereka sendiri yang tak jaga kebersihan, abaikan tanggungjawab pada diri sendiri, dia ada mindset dia tak nak ubah. Ini isu yang besar yang pada akhirnya menyebabkan kepada masalah denggi di kawasan tersebut. Jadi saya tak habis lagi kupas pasal berkenaan dengan kebun haram. Sebab saya bersama dengan pasukan Vektor, dengan Dr. Akasha, dengan Encik Muallim, selalu setiap minggu mana-mana kawasan wabak dalam senarai kita, contohnya ada 30 kawasan wabak. Sekarang ni dah masuk 60 lebih kawasan wabak dah banyak kan. Jadi mesti antara kawasan wabak tu akan ada isu dalaman seperti kebun haram ni. Jadi saya nak tanya sendiri dekat Dr. Akasha sendiri, apa sebenarnya cabaran yang paling besar sekali berkenaan dengan kebun haram ni? Kadang-kadang kita dah penat bercakap, pergi ke sana, pergi ke sini, buat aduan dekat sana, mohon bantuan daripada PBT. Mungkin Dr. Akasha ada satu pandangan untuk menyelesaikan masalah kebun haram ni lebih signifikan, lebih jitu supaya masalah ini tak berlaku. Bukan sahaja di Johor Bahru tetapi di kawasan-kawasan lain di seluruh Malaysia. Silakan Dr. Akasha. Terima kasih Rizal. Perkataan haram ni sensitif. Ada orang tak suka sebab aku kebun elok, cantik, tak ada benda pun. Jadi kenapa sebut perkataan haram? Jadi tak Halal sedap lah. lah. Ada orang telinga tak boleh terima perkataan haram tu. Pedas. Pedas. Ada orang sakit bila dengar perkataan haram. Macam ni lah. Tak kasih berkebun, nak berkebun. Depan rumah, berkebun. Belakang rumah, backland pun berkebun juga. Ada tanah sikit je, Ada jalan. je tanah sikit, PBT kat depan tu, daripada majlis punya, jadilah. Tak kira lah, saya pun buat juga, tanam juga pokok pun. Yelah, kita normal manusia. Jadi, Cik Zahrin takkan tak ada rumah dia tak ada pokok pasung ke? Mesti dia ada landscape sikit kan. Jadi macam ni lah, saya tak nak panjang-panjang sebab bila kita cakap panjang, macam Cik Zahrin tadi dah mengupas panjang dah. Tentang komuniti, macam mana cara nak jaga kebun, tentang macam mana cara nak ini apa semua. Dah ada dah semua tu. Tak payah cakap pun kita dah tahu dah. Otak sendiri pun dah boleh berfikir, ni aku yang bela, pokok tu aku yang tanam. Takkan aku nak biarkan macam tu je. Mesti aku yang akan jaga. Ini simpan air apa semua tu. Semua tu semuanya dah ada dah. Semua dah tahu dah semua. Jadi senangnya cakap macam ni lah. Kita ni undang-undang ni minta maaf lah saya bukan kata
PBT bukan saya kata dia orang tak buat kerja, dia orang buat kerja. Tegas, memang tangkas, Cekap. cekap, semua dia orang dah buat. Hmm. Penat dah. SWM pun dah tolong buat sama-sama dengan kita sekali pun dah cakap, Cik Zarin masuk, Turun community naik, turun buat. naik. Cuma satu penyelarasan tu tak ada. Jadi saya anjurkanlah, saya cadangkanlah kat sini. Kita, Dr. Izzat pun dah tanya, doktor ada tak cadangan ke apa ke? Dia kata untuk ngelakkan benda ni semua cabaran. Memang mencabarlah benda ni semua. Jadi bila saya dah fikir balik semula, benda-benda yang saya dah tengok ni semuanya, cuma saya mengharapkan satu lah saya kata. Sekarang ni kita tak ada satu pun undang-undang untuk KRT. Setiap taman tu sepatutnya mesti ada satu undang-undang khas untuk KRT. Kita tak ada. Undang-undang KRT ni bila kita tubuhkan ataupun bawa PBT lah saya cakap kita payung dia ialah PBT lah ataupun majlis. Sekarang kita bawa majlis bandaraya, ada 3 majlis bandaraya, Johor Bahru, Iskandar Putih dengan Pasir Gudang. Di bawah payung majlis tersebut, bawa akta-akta yang ada bawa PBT ke ataupun buat undang-undang baru ke ataupun undang-undang yang kita namakan KRT ataupun undang-undang taman perumahan ni, mesti kena ada satu apa kata orang, satu perkara yang mesti kena sentuh. Backline macam mana? Tak boleh buat apa. Macam dekat kondominium, kita tak boleh buat apa kat kondominium. Sidai dekat tepi balkoni. Bolehkah kita sidai kat balkoni? Tak boleh. Tak boleh. Dia ada Bolehkah rules dia. kita letak barang-barang kita dekat kawasan tempat jalan Koridor. koridor? Tak boleh. Kenapa kita boleh ikut dekat kawasan-kawasan kondominium tu semua? Kenapa kita boleh follow? Kenapa bila sampai dekat taman perumahan tak ada semua undang-undang macam tu? Walaupun memang ada, tak boleh buat. Kebun yang dia katanya macam katalah haram tu semuanya memang dah ada dah. Memang tak boleh buat. Kalau buat kita langgar je ataupun kita buang ataupun kita abolishkan, kita musnahkan. Tapi tak kuat. Sebab apa? Bila kita dah buat benda-benda macam tu, ada balik. Sebab masing-masing lagi nak tanam pokok. Betul kan? Betul. Nak tanam pokok depan rumah, nak tanam pokok belakang rumah. Paling tak ada pun sikit. Dia jadi sikit, jadi banyak. Biar boleh siap. Ada yang sampai bela ayam pun ada. Ada bela itik pun ada. Bela kambing pun ada Itulah dekat kira dalam kawasan reban haram taman. tu. Jadi kenapa boleh jadi undang-undang macam itu begitu longgar sekali? Sebab apa? Tidak ada undang-undang KRT. Undang-undang tu undang-undang PBT. PBT tu ialah satu agensi. Dia datang bila ada keaduan. Betul. Tapi dalam tu sendiri, masyarakat tu sendiri Komuniti tu tak ada sendiri. undang-undang. Jadi sekarang ni, apa yang saya nak cadangkan ialah kena ada undang-undang dalam komuniti tu sendiri. Pembentuk. Jadi setiap taman baru bukanlah sekarang kita cakap yang dah ada ni. Yang akan datang ni, setiap taman baru mesti kena ada satu undang-undang di mana sekelompok ataupun jawatankuasa yang khas untuk menjaga kemaslahatan ataupun kena jaga kebersihan dalam taman tu sendiri. Di mana sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang pada kat situ, semua dalam komuniti tu kena bayar denda. Betul. Itu yang saya nak dibuat. Barulah Sekarang terkesan. ni tak ada. Bila adanya macam tu, Sekarang ni bebas. ya, bila kita tengok saja ada, KRT tu sendiri boleh buat tangkap dan buatkan, tapi itulah, diorang bukan penguatkuasa masalahnya, tapi diorang boleh bawa perkara tu kepada penguatkuasa dan kita cuba scrutinizekan balik semula macam mana kaedah yang terbaik untuk buatkan undang-undang macam tu dalam komuniti. Itu yang saya harapkan berlaku pada masa akan datang. Sekarang ni memang huru-hara. PBT dah pergi, hari ni tutup, besok buka balik. Kami, Muallim datang daripada Pihak Keselamatan, okey doktor, ini kawasan kebun katanya haram. Okey Muallim, tolak. Cakap dengan yang SWM dengan PBT, tolak. Tak sampai sebulan, dah ada balik semula. Belakang lagi, hebat. Bercantum di antara bangunan dengan bangunan. Dia memang backline. Backline dia. Ya, Backline. backline. Dia Jadi, extend sendiri tu. ya, dia extend sendiri. Longkang hilang dah. Itu saya kata longgar. Benda-benda ni semuanya dah longgar dekat Malaysia. So sekarang ni kita kena ketatkan balik semula undang-undang tu dan empowerkan balik semula undang-undang yang lama dan buat undang-undang yang khas untuk komuniti tu sendiri, jaga dalam ini. Ini yang saya dulu minta masa di ni, sebab diorang minta duit. Bila setiap kali ada akta, bila setiap kali diorang nak buat keceriaan KRT ni, diorang ada duit. Diorang boleh buat semua tu. Tapi bila diorang nak duit, diorang perlukan benda yang kita perlu minta win-win. Contohnya kalau aku bagi kau duit, kerajaan bagi kau duit, kerajaan perlu dapatkan sesuatu daripada kau. Jadi, kalau kerajaan bagi duit, duit tu untuk apa? Duit tu untuk menjaga komuniti daripada buat kerja-kerja benda-benda macam ni. Backline yang tak terurus.
kebun yang tak ada tanam pokok-pokok yang tidak sepatutnya. Parking tak tentu. Jadi semua-semua ni kita dah ambil dan kita dah akan dapat buat, insya-Allah benda ni akan berjaya. Itu saja. Tapi saya pernah jumpa dekat kawasan-kawasan kes denggi yang memang tegar tau. Memang ada banyak kes-kes denggi, lepas tu kes denggi pun banyak, ada wabak. Kita dah buat kawalan, dah buat fogging, dah buat lava site, dah masuk berkali-kali tapi kes masih masuk. Jadi bila kita turun ke lapangan, selain daripada isu kebun haram, isu backland yang kita kupaskan tadi, ada juga isu-isu yang lain sebenarnya yang kita terlepas pandang. Yang mana ada setengah rumah ni dia duduk kawasan bandar. Tetapi dia buat rumah dia macam rumah hutan. Pernah dengar tak rumah hutan ni? Betul. Dia punya garaj, dia tanam pokok banyak, lepas tu pokok-pokok naik, tumbuh meliar sampai mengganggu jiran dia. Tapi bila kita tanya kat jiran dia sendiri cakap, kita tak sanggup nak tegur. Kita tak boleh nak tegur. Takut kenapa? Sebab jiran dia takut terasa. Jadi antara benda-benda yang berlaku, tu yang pertama. Lepas tu yang kedua, bila kita pergi buat pemeriksaan di lapangan kan, kita dapati akan ada individu-individu yang datang bisik dekat kita. Dia tak cakap kuat-kuat tapi dia bisik. Tuan, orang yang jadi kita faham. Maksudnya kat sini dia nak buat aduan tetapi dia takut masalah hubungan ataupun connection di antara dia dengan jiran dia terjejas. Jadi ini antara masalah lah yang berlaku bila mana kawasan-kawasan denggi ni. Betul tak Dr. Akasha? Masing-masing tolak sana, tolak sini, tak nak mengaku kan. Jadi kita nak tanya sendiri kepada Encik Muallim lah penyelia MODCC Mobile Operation Dengue Control Center yang sentiasa menggerakkan pasukan dia pergi ke lapangan, buat pemeriksaan. Jadi kalau kita nampak ada kebun haram, isu backland dan juga isu-isu lain yang berlaku di lapangan ni, apa prosedur ataupun step yang pasukan Encik Muallim di MODCC Johor Bahru buat? Boleh ceritakan sikit? Okey Doktor, terima kasih. Isu backland ataupun kebun haram tadi yang kita consider daripada sebentar tadi. Satu terma yang bagi kami beban. 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 Bebannya bukan apa. Beban dia pada pelaksanaan tu kita terpaksa buka semua agensi. Betul. Okey. Contoh PBT yang terlibat NGO kadang ada NGO, ada KRT, ada SUIDPM, mahkamah, kepala polis. Betul. Benda-benda yang sepatutnya boleh selesai dengan satu Jadi touch. panjang. Panjang sebenarnya. Boleh selesai dengan satu touch je. You pergi, you bersihkan, you selenggara, Betul. you maintenance, tak ada masalah. Tapi kedudukan kebun haram ni juga lah yang menjadi isu pada kami, yang sentiasa menjadi mimpi ngeri pada kami. Bila datangnya wabak berhampiran dengan kebun haram. Tak nak kena settle. Ya. Apa yang terbaik kami ajukan pada Datuk Bandar melalui mesyuarat tinggi daerah bersama PBT. Datuk Bandar akan mengarahkan enforcement penguasaan turun, tolak, settlekan semua. Itu yang kami boleh suggestkan pada community. Sebab isu ni dia akan main sentimen emosi, sentimen kauman sikit. Biasanya Politik lagi. politik tu agak sikit kan. Benda-benda gini Kompleks, yang isu-isu yang patutnya kami tak boleh fikir pun benda ni. Tapi melibatkan enforcement, Ya. kami datang juga. Tapi hubung kait itu macam itu. Ya. Itu yang bebannya Pening besar daripada apa yang kami selalu fikir benda ni. Padahal masuk situ sebab denggi saja. Betul. Tapi bila masuk tengok ada kebun haram, ada backland, orang buang sampah longgok. Last kita dah buat semua benda dah Encik Malik ni. Jatuh pada kesihatan nampak semua. Padahal benda tu bukan kami hal pun. Ya, betul. Ya, benda ni kadang boleh selesai dengan cara mudah je. Inilah isu-isu yang kita panggil sebagai kesihatan awam kan, Dr. Kasha kan? Ya, betul. Yang perlu melibatkan interagensi, pihak-pihak luar. Sebab kita percaya kita tak boleh nak selesaikan masalah ini. Kena tubuhkan kombi, kena tanya dekat situ KRT dia aktif ataupun tidak. Sebab masalah ni memang memerlukan kerjasama daripada semua. Dan pada akhirnya memang beban tu akan datang dekat kita lah, dekat kita semua. Okey. Sebab kalau masalah tu tak selesai, maka wabak kes denggi di kawasan tersebut tidak akan selesai. Dia akan sambung sampailah jadi hotspot, sampailah masalah tersebut hilang lah.
Kau Ah. sebut house paling ngeri ni. Pengalaman banyak house Itu paling kan. itu Ngeri itu ni. masalah Ya. yang paling meruncing lah Hmm. meruncing di Johor Bahru lah. Okey. Kalau kita boleh tanya balik dekat Dr. Akasha sebagai orang yang lama ni, dia nakkan boleh tak doktor komen sikit berkenaan dengan isu-isu persekitaran, back lane jadi kebun haram, lepas tu isu-isu longkang tersumbat. Mula-mula kita masuk sebab isu kes denggi je. Tapi last-last kita kena buat sapu bersih semua benda-benda isu-isu ni. PPT pun asyik terima je aduan kita. Encik kita ada masalah sekian 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 sekian. Diorang terpaksa terima aduan daripada kita dan kena selesaikan masalah tu. Jadi ini antara cabaran lah yang sebenarnya kita kena tahu sebab macam Encik Mualim cakap tadi, benda ni boleh selesai dengan mudah tapi disebabkan ada isu-isu lain, jadi kita terpalit sama. Boleh doktor komen sikit Dr. Akasha? Terima Silakan. kasih. Tadi saya dah bincang sikit dengan Cik Zarin. Saya kata kita buat pemeriksaan kendiri salah satu daripada kaedah cara yang terbaik lah. Itu yang pertama. Tapi kendiri ni dia lebih pada ruang lingkup rumah dia sendiri je lah. Depan, belakang, dalam rumah. Bila dah masuk persekitaran, dia dah tak jadi isu kendiri dah. Dia dah masuk isu masyarakat tu sendiri ataupun taman tu sendiri ataupun kampung tu sendiri. Kalau isu yang berkait dengan Cik Mualim cakap tadi tu, penguatkuasaan, itu memang dah luar lagi daripada yang bidang dalam komuniti itu sendiri. Maksudnya datang, kita buat, tapi kadang-kadang susah juga untuk kita buat. Sebab contoh macam backlane. Kalau backlane tu dah melekat, macam mana kita nak suruh dia orang ubah balik? Memang dah tak boleh Ya. dah. Dan benda tu berlarutan. Sebab longkang dah tersumbat kat belakang tu. Disebabkan oleh kita dah tak boleh nak buat. Dia dah block tutup Ya, kan. itu satu isu yang tak boleh nak diselesaikan. Itu yang saya cakap tadi, itu benda yang dah tak boleh kita lakukan. Past is past. So, apa yang ada ke depan ni sekarang ni, yang pertama yang kita kena buat, pemeriksaan kendiri itu wajib. Dan yang keduanya, komuniti itu sendiri kena sama-sama jaga kebersihan yang ada. Tegur menegur tu wajib kena ada. Kalau masalah kebun yang katanya haram tu, ada masalah, bagi tahulah kepada pihak penguasa bahawa kebun itulah penyebab berlakunya hurungan nyamuk yang tinggi. Jangan Mesti. sampai tunggu ada kes denggi, jangan sungguh sampai jadi wabak, jangan sungguh sampai jadi baru kita nak selesaikan. Betul. Tak guna dah, masa tu dah terlambat. Sama-samalah kena tolong, betul Betul. Tak Tu yang payah paling nak tunggu, tak payah. Buat terus. Kalau rasanya ada kebun tu apa semua, okey sekarang ni Cik Leman ataupun siapalah namanya yang ada macam ni lah. Saya ni kita sama-sama sama-sama duduk kat dalam taman ni. Awak duduk kat belakang rumah saya kat depan rumah. Bila awak gunakan kawasan sini, tempat ni pula dah penuh dengan kawasan yang botol lah, sampah lah apa semua. Jadi tempat kumpul sampah pula dekat kawasan situ. Dah tegur, tak jalan juga. Penghujung-penghujung memanglah penguatkuasaan. Memang tak ada cara lain. Itu je yang saya cakapkan tadi. So, pertama sekali yang saya sebutkan kat sini, mesti kena buat kendiri, pemeriksaan kendiri. Yang kedua, kena buat gotong royong, bersihkan kawasan laman, bersihkan kawasan sekitaran. Mesti kena ada penggerak tu. Betul. Ya, kita perlukan kombi, kita perlukan KRT, kita perlukan orang sebab denggi 80% adalah kawalan, dia adalah kawalan komuniti. Bukan kawalan kami. Penguatkuasaan kami ni last, final touch. Tak akan kami pergi kalau you all semua dah buat awal-awal lagi. Sebenarnya benda tu boleh diselesaikan lagi awal. Jadi dari peringkat saya lah sebagai seorang pegawai yang dekat penguatkuasa, saya pun jaga penguatkuasa juga. Saya juga dah terlibat juga dengan ni. Saya memujuk, mengajak komuniti untuk sama-sama lah. Jagalah kawasan sendiri. Sebab itu saya cakap tadi, denggi Tanggungjawab ni, sendiri lah. denggi ni bukan penyakit yang kita boleh pilih. Kita tak boleh pilih penyakit denggi ni. Contohnya macam, oh aku jaga, tak ada benda, rumah aku bersih, depan ada, bersih, kebun aku cantik, dalam pasu bunga aku jaga, belakang pun aku jaga. Tapi orang lain dekat dalam satu taman tu. Tanggungjawab masing-masing lah. Ya, jadi kita ni duduk dalam satu masyarakat. Nak tak nak, kita kena tegur menegur. Sebab itu memang tak ada cara lain. Sebab itulah saya beritahu sekarang ni, kita empowerkan komuniti kita, ya, Cik Zarin. Tolonglah. Saya pujuk kepada semua, tolong jangan sampai kita gunakan kekerasan. Sebab tak seronok lah. Bila setiap kali kita datang, langgar, tutup, habis semua, musnahkan apa semua. Nangis, sedih tengok. Benda yang dah tanam lama-lama, pokok dah tinggi-tinggi, apa semua. Bayangkan pokok yang boleh hasil. Contohlah pokok serai lah katakanlah. Ataupun daun pandan. Daun pandan pun jual juga sekarang ni. Bila kita dah habis tebas semua, contohlah yang kita ada dekat sana tu. Contohnya, dekat Lanang lah. Betul. Dekat Lanang. Habis semua pokok daun pandan. Saya tahu siapa tuan rumah dia. Tapi nak macam mana? Bila kita dah datang, kita tebas semua sekali. Sorry to say lah. Tiada maaf bagimu.
Itu yang saya cakap tadi, no. Bila saya datang, dia datang, Cik Zarin datang ada maaf bagimu. Tapi bila saya datang, Cik Mualim datang, Beres. memang tiada maaf bagimu. Itu je saya cakap. Sebab benda ni boleh selesai sebenarnya. Tapi kenapa tak nak buat? Itu yang saya soalkan. Alright, terima kasih. Sebab isu denggi ni dia melibatkan nyawa kan Dr. Kashad. So kalau kita nak bagi budi bicara, nak bincang elok-elok, masalah memang takkan selesai. Sebab kita pun bukan datang sekali dua. Kita datang dah berkali-kali tau Dr. Kashad. Kita dah duduk semeja, dah bincang dengan mereka. Biasanya IK kawasan kan, Inspektor Kesihatan Kawasan yang bertugas, dia akan jumpa dengan komuniti kan Cik Malim kan. Dia jumpa dengan komuniti, bagi tahu ini salah tuan. Tuan perlu buat pembersihan. Kita bagi arahan pembersihan, tetapi datang kali kedua, keadaan masih sama, mengecewakan dan menyedihkan. Macam mana dengan komuniti-komuniti yang lain? Kalau tuan-tuan nak bercocok tanam, tak ada masalah. Yang penting selenggara, bersihkan, jaga kebersihan. Bila tuan-tuan jaga kebersihan, tidak menyebabkan kepada takungan air, bersih, cantik, harmoni, kita tak akan kacau, tak ada masalah, itu terpulang. Tapi itu adalah tanggungjawab individu, betul tak Encik Zarin? Betul. Tapi kalau kita sendiri tidak ada kesedaran dan juga tidak ada satu inisiatif, kan? Kita buat kebun tapi kita biarkan terbengkalai. Jadi ini satu isu yang besar bila mana pasukan Encik Mualim masuk, tengok banyak takungan air. Dan dalam takungan air tu kita jumpa banyak breeding. Yang larva nyamuk tu, dia punya telur-telur nak jadi nyamuk dewasa. Lepas tu keluarlah aduan. Banyak nyamuk lah Encik Mualim kawasan ni. Sampailah dekat Dr. Kasha. Banyak nyamuk lah, boleh tak tolong buat fogging. Rupa-rupanya bila pergi kawasan tersebut, ada kebun, ada landscape, ada apa lagi? Kabin-kabin, pondok haram, banyak macam-macam kalau kita nak cakap. Walaupun sekarang dah tahun 2026, tapi inilah masalah yang paling common berlaku. Dan kita kadang-kadang yang di peringkat pejabat ni pun kita dah confused dah. Apatah lagi kombi. Nak tegur pun tak nak dengar. Kombi ni dia datang dengan budi bicara, budi bahasa, datang bagi nasihat. Dia bukan datang dengan compound ataupun penguatkuasaan. Tuan-tuan kena faham dekat situ. Jadi ini antara cabaran-cabaran yang besar kita Encik Malim kan. Ya, betul. Nak cakap lebih-lebih, kadang-kadang takut ada yang terasa. Tapi itu adalah tanggungjawab hakiki kita yang berada di lapangan. Untuk kita sama-sama kawal. Okey, jadi saya rasa itu sahaja untuk slot kita yang ketiga ini. Tanpa berlengah masa, kita rehat sebentar dan kita jumpa lagi. Salam Hari Denggi Asian dan tiada Edis, Tiada denggi. Iya betul. Itu saja. Terima kasih. Sembur sebaik-baiknya, bertindak sekarang. Lindungi keluarga anda. Terima kasih kepada para pendengar semua yang masih setia bersama-sama dengan konti kita untuk mendengar topik panas berkenaan dengan kawalan pencegahan denggi di lapangan dan juga bermulanya di rumah. Jadi sempena sambutan Hari Denggi Asian pada tahun ini, kita sama-samalah duduk bersama dengan panel-panel utama. Kita nak bercakap tentang isu-isu denggi lah. Jadi ini merupakan slot kita yang terakhir. Jadi kita akan bercakap dengan lebih mendalam tetapi lebih ringkas. Tetapi mesej itu akan sampai kepada para pendengar yang berada di Johor Bahru ini. Jadi untuk isu-isu yang berlaku berkenaan dengan isu-isu denggi di Johor Bahru ini, dia bukan sekadar sahaja apa yang kita sebut tadi, backlane, lepas tu berkenaan dengan sampah longgok, berkenaan dengan kebun haram, tetapi sebenarnya kita ada banyak lagi isu-isu yang lain. Sebab Johor Bahru ni dia bandar-bandar yang pesat yang sedang membangun. Jadi ada banyak masalah-masalah isu yang berlaku di persekitaran yang menyebabkan yang menyumbang kepada kes denggi. Jadi kalau kita lihat kita ada banyak pekerja-pekerja asing ataupun warga-warga yang berada di luar, jadi mereka datang bekerja di Malaysia. Okey, jadi itu tak ada masalah. Cuma yang menjadikan isu adalah apabila mereka duduk-duduk di kawasan rumah kedai, yang mana rumah-rumah kedai ini tidak dia bawah kedai, atas tu dia buat rumah. Jadi dia tak ada satu pengurusan yang khusus yang menguruskan mereka, yang memantau mereka dan menjadikan isu-isu rumah kedai ini sebagai punca juga kepada pembiakan Aedes, kepada nyamuk-nyamuk dan seterusnya, menyebabkan kepada jangkitan transmisi virus denggi di kawasan tersebut. Jadi kita nak tanya kepada Encik Zarin sendirilah. Jadi apa cabaran ataupun pandangan daripada pengurusi Kombi Negeri Johor ini berkenaan dengan isu-isu rumah kedai
yang ada di sekitar kawasan Johor Bahru yang menyebabkan kepada masalah-masalah persekitaran, okey, pembuangan sampah, rumah-rumah kedai yang tidak teratur, longkang tersumbat yang berada di kawasan tersebut yang menjadi punca kepada kes denggi di kawasan tersebut yang perlu kita lihat dan kita nilai. Silakan Encik Zarif. Okey, terima kasih Dr. Izzat. Pasal rumah kedai ni, memang kita selalu terlepas pandang dalam aspek pencegahan ataupun penguasaan sebab kita selalu pergi ke tumpuan utama tempat hotspot dikatakan rumah-rumah apa ni. Tetapi kita kena perlu ingat bahawa bila saya sebagai sukarelawan, kita lihat kadang-kadang kita ni bergerak di semua tempat. Manusia ni bergerak di semua tempat. Bukan saja rumah kedai, tetapi shopping komplek pun kalau ada Betul. shopping komplek yang besar-besar pun kalau kita lihat, contohnya kawasan ni pun kadang-kadang tak diselanggar dengan betul. Betul. Dan majoriti Saya pernah masyarakat nampak. kita ni, penduduk ni bergerak di semua tempat dan selalu pergi. Waktu puncak. Kadang-kadang waktu petang tu kan, petang-petang kita dah dekat shopping mall, kita tak balik rumah, kat rumah kedai, pergi kedai beli sayur dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang sikap tadi tu, sikap manusia ni dia sambil lewa kan. Jadi dia tak ambil perasan. Yang itu yang kita lepas pandang juga. Dan saya ingin mengingatkan diri saya dan rakan-rakan semualah. Sebab kalau saya pun terasa ahli-ahli kombi tak jarang pergi ke rumah kedai ni. Betul. Kan, kita pun tak Biasa kita pergi pandang. taman perumahan Pergi dengan ke strata je kan. Pergi rumah kedai beli barang je. Ya. Biasanya kedai. Tapi Kan, sebenarnya rumah kedai berbelanja. pun ada kes denggi Sebenarnya juga. rumah kedai tu pun ada kes Kalau denggi. pergi tingkat atas tu. Jadi apa yang saya ingatkan diri saya akan minta kepada sukarelawan kombi khasnya kena bernasihat bukan saja di kawasan yang perumahan yang penduduk, tetapi rumah kedai tu pun kena dipanjangkan juga. Diberikan pendidikan ke ni untuk supaya yang tuan punya kedai dan yang menduduki kedai atau yang bekerja di kedai tersebut faham Ya, dan betul. tanggungjawab Tak untuk kira kerja. lah sesiapa Ha. sekalipun, Malaysia ke, bukan Malaysia ke, yang duduk di kawasan tersebut kena ambil tanggungjawab Ambil tu. Ya, tanggungjawab. betul. Sebab kalau Setuju. kita tak, itu saya rasa kita melihat kita fokus kepada yang ni. Tetapi pertama di shopping mall. Saya pun bukan nak balik kepada rumah kedai dah satu hal. Di shopping mall. Pihak pengurusan shopping mall pun Ya. perlu ada kerjasama dengan kita untuk kita beri satu Ni hebahan di shopping dalam mall shopping yang mall baru yang ada. ke yang lama ni, Encik Zarif? Tak kira lah yang baru yang lama. Sebab saya cakap pergerakan manusia, setiap orang yang pernah kena denggi dia dah ada virus dalam pandangan, betul tak? Betul. Jadi pergerakan mereka ke situ. Dan jangan lupa Ada bila nyamuk. mereka ni kadang-kadang kita ni manusia Dr. Syah cakap tadi, kita kadang terlupa minum air. Kan kita letak bawah kereta, ambil air, contoh air mineral yang kita minum hari ni. Kita Lepas tinggal. minum kita tinggalkan, kita separkan bawah kereta, Yes. letak je lah bawah kereta, tinggal. Lepas tu dalam tempoh yang sama tak adalah anggota pembersihan berlaku kat situ, mungkin terlepas Betul. pandang terlewat tempat ni. Dan kat situ pula kita pergerakan orang. Dan memang kenalah. Jadi ingatkan diri saya dan tuan-tuan yang di luar sana tu supaya kenal pasti semua tempat semua tempat pembiakan ni supaya kita boleh mengatasi dengan cara bagaimana Ni kita nak. macam search and destroy kan? Kita kena buat gitu Search and program. destroy. SND tu kita kena buat kendiri. Yang kata kita cakap kita kena ada juga. Cari Dan dan musnah lah bahasa Melayu Di ni. peringkat sukarelawan macam saya ni, saya minta mohonnya lah. Bukan saja sukarelawan kombi kena buat. Kesukarelawan yang lain. Kita sekarang dah ada short-term volunteer. Jangan kena panggil saja untuk buat. Kita perlukan sama kan. Komuniti tu sama dengan kita. Sebab tu kalau kita di Johor, kita dah ada maju Johor. Maju Johor. Jadi kita nak maju Johor bukan orang yang persendirian yang maju. Semua rakyat Johor, bangsa Johor. Saya ada dengar berkenaan dengan maju Johor tu, dia bukan sekadar perkataan tapi maju dari segi mindset, gaya Ya, hidup betul. dan juga education. Education tu perlu Ya. ambil, betul. Yang ini yang kita nak kena guna pakai sama-sama. Betul. Saya harapkan Perlu diterapkan sebab lah. penerapan itu perlu ada secara menyeluruh. Bukan secara individu yang kita nak terima. Menyeluruh lah maksudnya semua orang ada peranan. Semua masyarakat kena peranan. Bangsa Johor aslinya saya cakap Ya, ni betul. pasal saya pakai baju bangsa Johor ni. Maju Johor. Supaya bangsa Johor ni faham dan tahu peranan mereka. Mindset untuk maju ke depan, betul tak Encik Ya. Zarif? Kalau kita kena tegur, jangan mudah melenting. Jangan mudah ambil satu benda yang panas. Ambil teguran yang membina. Teguran yang beri Betul. manfaat bagi kita. Bukan teguran yang akhirnya merosakkan diri kita. Untuk penambahbaikan diri. Sebab kita rasa kalau saya rasa semua orang, masyarakat, hasil saya, kita akan buat teguran. Teguran kita bukan nak menyusahkan orang. Kita nak memastikan awak masyarakat sepenuhnya di Johor dalam kesihatan yang baik, dalam keselamatan yang baik.
Itu yang Betul, paling betul. penting. Kita nak itu. Sebab tu dah yang cakap tadi, isu rumah kedai dan sebagainya, rumah kedai ni saya harapkan semua tuan punya kedai, yang ada kedai-kedai rumah tu, pastikanlah bukan saja reka bentuk bangunan dia dijaga cantik, tetapi kebersihan persekitaran dan apa yang dia nak letakkan tanaman dan pokok-pokok tu kena pasti diselenggara dengan baiklah. Betul. Itu paling penting. Dan peranan peranan saya karyawan ni, saya harapkan bersama-samalah meneruskan perjuangan tu tadi tu. Balik tadi saya suka cakap ulangan sebab perkara ulangan kalau kita cakap sekali mungkin tak dengar. Saya dah cakap banyak kali Banyak kali supaya pun tak dengar macam ha? mana Encik Zarin? Ha? Kalau banyak kali cakap pun tak dengar juga macam mana tu? Itu memang kadang kita nak susah nak cakap. Nak cakap orang tu dah memang dah tak boleh immune dan Itu itu dah PE juga. susah nak tegur cara yang ni. Lebih baik mereka Hmm. tu kadang-kadang manusia ni satu ketika bila dah tergantuk dia baru terngagak lah. Yelah, betul lah. Maksudnya dia akan satu ketika dia akan sedar juga. InsyaAllah saya yakin dan percaya bahawa kesedaran manusia ni akan ada jika akan satu musibah ni. Dan bagusnya ada nyamuk ni. Kalau tak ada nyamuk ni pun kita rasa tak bagus. Kita kan nampak lagi Semua kotor orang je. hidup dalam keadaan yang sama je. Dia selesa sangat. Tapi Tak sebenarnya kisah. Allah bagikan nyamuk ni supaya betul-betul memberikan kesedaran bagi Betul-betul. kita menjaga kebersihan sekitaran, menjaga kendiri, menjadi satu masyarakat yang majmuk yang akan membantu satu sama lain. Betul-betul. Betul tak? Kalau tidak, kita tak nampak. Betul. Kita nampak ke? Itulah kesukaran. Saya harapkan sebenarnya hari denggi ni saya pun nak ucapkan sebenarnya hari denggi ASEAN ni kita semua bangkitkan diri kita menjadi satu masyarakat yang boleh menerima apa juga pandangan dan teguran untuk Betul. kebaikan bersama. Betul. Jadi saya harapkan itu saja daripada saya sebagai pengurusi My Champion ataupun pengurusi Kombi Negeri Johor ni. Saya harapkan kepada semua masyarakat jangan ambil Memandang remeh lah. atau memandang remeh sesuatu perkara itu supaya tidak menjadi kepada kita nanti. Ya, betul. Kita kena ingat kalau kita dah kena baru kena mengarut, tidak. Betul. Tapi jangan jadikan remehkan sesuatu untuk nak menjadikan satu musibah bagi kita. Saya harapkan semua faham dan sedar apa juga tanggungjawab itu tadi. Saya Ya. balik kepada Dr. Izzat lah. Jadi terima kasih Encik Zarin Encik Zarin dia dah bagi ucapan harapan sempena sambutan Hari Denggi Asia ni kepada My Champion, kepada Kombi di seluruh negeri Johor ni berkenaan dengan peranan anda, tanggungjawab bersama sebab kalau nak cakap tentang tanggungjawab sendiri amat susah lah kalau kita nak menuding. Jadi ini kerja kau, ni kerja aku. Lama-lama masalah tersebut tidak akan selesai. Sebab untuk isu masalah persekitaran yang membawa kepada masalah denggi ni kita perlu selesaikan secara bersama. Betul tak Dr. Aisyah? Kita perlukan kerjasama daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, Pejabat Kesihatan Daerah, perlukan bantuan Kombi, My Champion, juga klinik kesihatan, hospital. Tidak lupa juga dengan PDRM yang selalu berhempas pulas kalau di Johor Bahru. PDRM akan sentiasa bersama-sama dengan kami untuk semua operasi pemeriksaan yang dilakukan supaya akan jadi lagi smooth lah. Untuk sebarang bentuk operasi penguatkuasaan kesihatan daripada rumah ke rumah lah untuk kes-kes dengginya. Jadi kita ucapkan syabas dan tahniah kepada PDRM di Johor Bahru ini sangat-sangat membantu kami. Jadi saya selitkan sekali. Cuma untuk isu-isu lain selain daripada kita cakap berkenaan dengan isu kedai, rumah kedai. Rumah kedai ni sangat common di Johor Bahru. Ada isu lain lagi memandangkan Johor Bahru merupakan bandar yang pesat. Kita ada banyak projek-projek pembangunan yang sedang meningkat naik. Tidak lupa juga dengan projek-projek lama yang dah selesai. Tapi masalah-masalah tapak bina ini yang menjadi merisaukan kami di sini merupakan kes-kes denggi lah. Bila mana kes denggi mula masuk ataupun adanya pesakit pekerja yang berada di tapak bina tersebut ada masalah denggi dan kawasan tersebut diisytiharkan sebagai kawasan wabak denggi. Jadi ia satu perkara yang sangat-sangat serius lah. Kerana kita percaya kawasan tapak bina ini merupakan satu kawasan yang sangat-sangat berisiko. Ada banyak chemical hazard, ada physical hazard dan juga hazard-hazard yang lain lah. Tapi tuan-tuan kena tahu, masalah Aedes di kawasan tapak bina adalah biological hazard yang perlu diberikan perhatian juga kepada semua kontraktor, safety officer ataupun safety company di luar sana. Jangan pandang remeh berkenaan dengan isu denggi ni. Kita ada buat town hall beberapa hari yang lepas lah bersama dengan semua safety officer di Johor Bahru. Tujuan dia adalah untuk menambah baik
dan juga berikan kesedaran. Jadi kat sini saya nak tanya kepada Encik Muallim sendirilah. Baik, Apa cabaran yang paling besar dan juga apa tanggungjawab kita kepada kawasan-kawasan tapak bina ini di Johor Bahru bagi menghentikan ataupun mengurangkan, mensifarkan kes denggi di kawasan tapak bina. Sebab kita percaya tapak bina ini adalah satu proses pembangunan, yang akan memberikan kemajuan kepada Johor. Tapi kita tak boleh nak lari juga daripada isu-isu ataupun masalah-masalah sampingan seperti kes-kes denggi di kawasan tapak bina. Jadi Encik Muallim sebagai orang yang berpengalaman, yang selalu berurusan dengan syarikat-syarikat besar, tapak bina dan sebagainya. Jadi apa pandangan dan mungkin Encik Muallim boleh kongsikan sedikit nasihat-nasihat yang baik kepada pendengar-pendengar di luar sana untuk mereka berkenaan dengan kawasan kes denggi di tapak bina. Silakan Encik Muallim. Terima kasih Doktor. Kalau saya tak suka cabaran di tapak bina. Tapi saya suka menyatakan tanggungjawab tapak bina itu sendiri. Okey, kalau cabaran ni semua tempat ada cabaran. Okey, tapak bina. Tak dinafikanlah. Johor Bahru memang pesat. Ya, betul. Kita pergi ke utara ada pembangunan, Banyak bangunan sekarang kan. selatan naik ke kan. Johor Bahru pun ada pembangunan. Semua tempat ada. Kita Semua tak tempat. menolak pembangunan. Ya, betul. Tapi bagaimana sesuatu projek itu uruskan dengan kurangnya kes denggi atau tiada langsung. Bagus. Okey. Berdasarkan pengalaman memang banyak, tapi benda yang perlu diambil berat oleh setiap CSO di tapak bina tentang you punya tata kerja, cara kawalan tu di tapak bina. Kita di peringkat Kementerian Kesihatan dah keluar daripada panduan tentang macam mana nak menyelesaikan masalah denggi di tapak bina. Kita dah keluar dah dari panduan tu. Guideline lah kita dah Guideline bagi dah kan. Surat kita bagi dah kan. Dah bagi. Dah bagi edaran. Dah bersemuka, dah bermesyuarah. Dah bersyuarah. Dah kata pemeriksaan tutup tapak tu biasa di Johor Bahru. Tetapi bulang. Apa saya nak katakan sini, kesedaran tu ada, tapi cara dia laksana tu salah. Kurang berkesan. Salah tak adalah, kurang berkesan lah. Sebab kita datang dengan nasihat teknikal, tapi Bantuan teknikal bagi, Teknikal latihan bagi kan. tapi cara tu salah. Salah satu benda yang basic yang kita jumpa masalah di tapak bina, rumah kongsi. Rumah kongsi. Tuan-tuan boleh bayangkan rumah kongsi tu kalau duduknya warga asing kan. Dengan dia buat habit dia tempat negara dia dalam sini dengan bercampur gaul dengan masyarakat keliling di tapak bina. Dahsyat. Benda tu memang menyumbang kepada punca pembiakan. Kami datang dengan enforcement, ketika itu selesai. Selepas itu berulang kembali. Dia buat lama-lama. Lepas minggu 2 minggu dah. Dia buat lama-lama dia buat habitat dia balik, dia buat perangai dia balik dia. Datang balik, kami penat ni. Berapa buih bercakap ni. Tapi HSO tu ambil tanggungjawab. Tapi pekerja tu sendiri kadang masalah lah. Okey, itu satu. Yang keduanya, ada setengah tapak bina dia tak fikir pun tentang keselamatan pekerja. Maaf saya cakap lah, bukan nak menuduh. Tapi kita jumpa berdasarkan pengalaman. Ada setengah syarikat besar. Memang besar. Banyak pelaburan masuk pada dia. Tapi dia ambil tahap yang paling minimum untuk keselamatan pekerja. Dia spend sikit je untuk keselamatan pekerja ni. Dia memikirkan projek, deadline dia untuk menaikkan bangunan. Tapi tak fikir tentang keselamatan pekerja. Benda yang basic pun tak boleh dia selesai. Dia nak minta kita advice lagi, kita bagi advice. Tapi pelaksanaan tu bagi kategori yang warga asing ni, insyaAllah lah. Sangat crucial kritikal Ya. Itulah saya nak berkongsi juga, nak menasihat juga kepada semua CSO di tapak bina di Johor Bahru ni, tolonglah kami. Tolong kami sebenarnya. Dah minta merayu tu. Tolonglah kami. Terpaksa. Anak-anak buah saya yang masuk semua tapak bina dah mengeluh lah. Tolonglah. Benda tu dah diberi idea, dah beri penasihat. Tolonglah ikut. Yang baru ni pun kita dah buat town hall. Ya, betul. Kehadiran pun ramai alhamdulillah. Ya, tapi tolonglah ikut. Ya, betul. Itu cabaran kami di tapak bina. Usaha dah ada. Dah ada. Ya. Buat hasilnya kena tengok pada tangan CSO sendiri. Kan?
Benda tu yang kita nak sebenarnya. Ya, betul, betul. Okey Doktor, terima kasih. Itulah bercakap berkenaan tapak bina, actually tapak bina ni merupakan satu cabaran yang besar lah saya rasa, yang topik hangat jugalah untuk kawalan isu denggi ni. Tapi saya dah tanya Encik Malim, saya nak tanya juga sebenarnya kat Dr. Kasha, mungkin ada yang tersimpan, terpendam dalam hati yang mungkin para pendengar dekat luar sana boleh dengar berkenaan dengan pandangan Dr. Kasha, berkenaan dengan isu tapak bina yang kian meruncing di Johor Bahru ini. Jadi silakan Dr. Kasha. Ha, Terima kasih Dr. Izzat. Tapak bina ni dia daripada saya rasa 20 tahun dah ada dah cerita Ya, tapak bina ni. betul, betul. Lebih kurang. Masa yang tahun 2008, 2006 tu memang tapak bina, Panas. bukan kata, boleh kata semua tapak bina lah. Semua tapak bina ada. Yang paling teruk adalah pada tahun 2008, masa zaman yang tu sangat sensitif isu tu. Sampaikan kata boleh saya pun sama tidur dekat sana lah. Tidur bermalam. Ya, Lepas terpaksa. kemah macam mana? Ya, saya terpaksa tidur. Saya terpaksa tidur dekat sana. Bukan kata lagi diorang dah boleh buat pasar malam. Diorang buat pasar malam kat sana. Buat pasar hiburan dekat sana. Berniaga. Dahsyat. Memang dahsyat. Jadi tapak bina ni kalau nak kita cerita balik semula kupas tak selesai. Jadi apa yang Cik Mualim cakap tu, guideline kita dah bagi. Undang-undang, ilmu, semua pengetahuan, cara, kaedah, kawalan, semua dah bagi. Tapi lalai. Jadi sekarang ni kita bagi satu je lah. Satu cara je lah macam ni. Kan kita cakap kita tak bagi, kita tak boleh ni. So untuk tapak bina, kita ni sekarang ni kena buat collaboration. Jadi bila kita sebut dalam collaboration ni, CIDB sepatutnya ada main peranan kat sini. PBT yang bagi license untuk buat kat sini ada bagi peranan kat sini. Dan juga yang masuk dekat situ juga pun sama kita, KKM masuk juga 3. So tiga agensi ni ada dia punya undang-undang sendiri dan ada dia orang punya kaedah masing-masing. Peranan JKR sendiri. Ya, satu lagi CKR. So sekarang ni kita kena bergabung. So saya tak nak banyak cakap, kita kena bergabung. Setiap kali ada sahaja tapak bina, mula tak mula, start tak start, memang kena ada satu undang-undang, kena ikut kawalan denggi. Sebab denggi dia special. Memang special. Dia bukan macam, memang biologi memang banyak. Penyakit berjangkit kat situ, malaria pun ada penyakit berjangkit kat situ. Betul. Chikungunya pun berjangkit kat Semua. situ. TB ada situ, HIV ada situ, semua ada. Measles. Dan macam-macam lagi penyakit-penyakit yang ada kat situ. Itu kita boleh katakan kawalan biologi dekat tapak bina. So, untuk semua tu, kawalan biologinya lain-lain. Measles lain kawalan biologi dia. Macam-macam cara kaedah dia. Tapi untuk denggi, dia mesti ada special task di mana kawalan dia semua ada. Dari segi kejuruteraan, dari segi mechanical, dari segi biologinya juga dan juga dari segi kimia. So ada 4 kaedah cara tu memang kena duduk sama dan mesti kena ada satu frasa ataupun dalam undang-undang PBT ataupun undang-undang CIDB, undang-undang KKM mesti kena sebut perkataan tapak bina, kena follow benda yang saya cakapkan tadi tu. Barulah perkara ni selesai. Kalau tidak, dia kata tadi penat. Yang Cik Zarin kata merayu, tolonglah. Melayu semua. So saya punya cara saya lah kita ambil tengah-tengah 4 agensi yang kita nak boleh collaboration ni, JKR, CIDB, PBT dan juga KKM duduk semeja, buatkan satu undang-undang khas untuk tapak bina yang baru mesti kena follow dan wajib follow. Tidak, dendanya bukan sikit-sikit. Kita nak kalau boleh dendanya 1 juta. Kalau dendanya 5,000, 10,000 alah. Celah gigi. Celah gigi, kacang goreng. Tutup 10 kali, 10,000. Kali 10, 100,000 macam gini je. Bayar. Bawa ke mahkamah. Ya, saya ngaku salah. Bayar 10,000. Masuk lagi kita bawa ke mahkamah lah ni. Ya, bayar 10,000. Sikit benar. Kalau 1 juta, biji mata dia terbuka sikit. Baru Jadi terkesan pun ya? Ha? Baru terkesan. Biar biji mata yang kontraktor tu, tak kira lah. Con ke, main con ke, sub con ke, biji mata dia barulah buka besar sikit. Dia punya penalty dia 1 juta ringgit Malaysia. Kesalahan kedua 2 juta ringgit Malaysia. Tak payah penjara. Tak payah. Letaklah penjara. Memang tak heran. Dia orang akan bayar denda. Letak denda. Jangan letak denda 10,000, 20,000. Letaklah denda 1 juta. 10 juta, 20 juta. Itu baru sedap. Itu je cara nak selesaikannya. Sama juga macam undang-undang KKRT. RM500. Orang tak pandang dah. RM500 pun macam kecil lah. Betul tak? Bayar dia orang.
Hebatnya diorang ni, yang rumah elit ni, kondo-kondo ni, oh Bayar. 500 datang bawa dengan Mercedes, BMW datang. Berapa? 500. Zam. Mana pay? Wave. Wave aja. Zam macam itu. Tak ada mana lagi dah. Sekarang ni denda. Kerajaan kena naikkan. Dah tak main lagi lah. Ratus-ratus macam ni. Semuanya kena ribu, juta. Ribu, juta. Baru sedap. Ya, betul. Jadi, kita dapat duit banyak. Barulah denggi ni turun. Saya percaya mesti turun. Sekali kena denda, kau RM100,000 mana nak cari? Baru terkesan kan? Baru Kena tahu dia kena. duduk terus. Dia terduduk. Ha. Kalau yang orang awam tu, penjarakan. Biar duduk dalam tu. Kita ada banyak penjara. Duduk, suruh duduk dalam tu 2 bulan, 3 bulan. Jangan bagi makan. Bagi makan apa? Pagi bagi bubur, tengah hari bagi roti. Cakap macam tu lah. Tapi, kalau saya lah yang buat undang-undang, masalahnya. Ini masalahnya bukan kita yang buat undang-undang kan. Jadi, tapi itu adalah cadangan saya. Memang selesai. Kes tapak bena selesai. Kalau undang-undang tu yang kita buat lebih berat Semua tapak daripada bina apa yang bersih ada. lah ni. Semua tapak Sebab bina. tapak bena dia mesti kena follow undang-undang. Betul. Tak follow undang-undang macam kongsi ke apa semua, warga asing mana tahu. Kita tak bagi tahu kat dia, tak cakap kat dia, kau kalau buat macam ni, potong gaji 1 bulan kau tak dapat gaji. Berani je. Tak berani je. Barulah diikut kan? Ya. Ini kita Nice. undang-undang longgar. Macam mana? Balik ujung-ujung undang-undang. Okey? Tu je. Panjang lebar luahan daripada Dr. Akasha dan juga pandangan saya rasa sangat tepat lah untuk kita buat penambahbaikan dari segi kawasan tapak bina yang mempunyai kes-kes denggi. Bukan kita tak buat, bukan kita tak maklum, kita dah maklumkan, kita dah keluarkan surat, keluarkan guideline dan sebagainya. Dan denggi ni bukan satu isu yang baru. Jadi semua pihak patut mengambil tanggungjawab, sama-sama inisiatif untuk mengawal kes denggi di kawasan tapak bina masing-masing. Sekiranya anda gagal untuk menjaga kawasan tapak bina masing-masing, maka virus transmisi ini akan berlaku, yang mana orang-orang yang bekerja di tapak bina ini akan pulang ke rumah, balik ke rumah masing-masing, ke keluarga berjumpa, dan dalam badan mereka bawa virus denggi. Ini akan menyebabkan kepada wabak berlaku di kawasan yang lain. Maka akan berlakunya transmisi virus denggi di kawasan yang lain secara berselerak. Ini akan lagi menyukarkan kita, pasukan kesihatan, untuk membuat kawalan ataupun pemeriksaan daripada rumah ke rumah lah. Sebab denggi ni berlaku di mana-mana sahaja tuan-tuan. Ia bukan satu perkara yang mudah, tapi ia satu cabaran, tamparan yang hebat kepada kami. Yang terpaksa berhempas pulas daripada pagi, petang sampailah ke malam, bermandi peluh untuk menyelesaikan isu wabak denggi di kawasan lapangan lah. Jadi untuk ending ataupun pengakhiran untuk kita punya podcast pada hari ini, kita nak bertanya juga kepada Dr. Akasha berkenaan dengan program yang saya ada dengar berkenaan dengan Komuniti Lava Siding, yang mana program ini telah diilhamkan sendiri. Jadi kita nak tahu cara pelaksanaan Komuniti Lava Siding ini dalam mengawal kes denggi dengan melibatkan komuniti. Maksudnya kita tak buat program syok sendiri, tapi kita libatkan komuniti supaya komuniti bersama-sama dengan kita buat lava siding yang namanya program Komuniti Lava Siding. Jadi saya persilakan kepada Dr. Akasha untuk ceritakan sedikit berkenaan Komuniti Lava Siding. Sempena Hari Denggi ASEAN kita kira ni sempena Hari Denggi ASEAN tahun 2026. Kita melangkaui semua kawalan. Maksudnya komuniti punya kawalan, penguatkuasaan punya kawalan iaitu KKM adalah yang terbaik lah yang saya dah fikir banyak-banyak. Kita cuba memeriahkan balik, memperkasakan kalau boleh seluruh warga Johor Bahru ni gunakan satu kaedah yang sama, iaitu di tapak bena, di tempat tumpuan awam, contohnya macam pusat ibadat, pasar malam, pasar raya, rumah kedai, taman rekreasi, sekolah, tadika, semua institusi, universiti dan sebagainya. Betul. Dengan satu saja kaedah yang sangat-sangat saya dah fikirkan paling sesuai, iaitu Kesan. Komuniti Lava Siding. Dan Komuniti Lava Siding ni dah mula tahun 2024 lagi. Masa kita dah mula kat Johor Bahru tahun 2024, dan saya harap kita terus perkasakan. Komuniti Lava Siding tu dari segi istilah je tu sendiri, maksudnya lava side, maksudnya kaedah meracun dilakukan oleh komuniti itu sendiri ataupun orang yang ada dekat dalam komuniti itu sendiri. Jadi apa yang kita nak buat kat situ ialah komuniti sama-sama menggunakan satu jenis racun, iaitu kita panggil BTI, dan kita campurkan dengan air dan kita sembuhkan dekat kawasan yang kita rasanya ada nyamuk ataupun ada pembiakan jentik-jentik. Kita matikan dia dengan BTI yang ada, dan kita pastikan bahawa keturunan dia akan terus mati apabila kita lakukan dia setiap minggu. Bendanya sangat murah, sangat teknik, sangat Mudah, simple. Ya, sangat mudah, sangat simple. Caranya pun sangat mudah. InsyaAllah
Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru akan mengongsikan kaedah itu dan cara itu dalam TikTok, dalam IG, dalam Facebook dan dalam ni juga podcast kita akan lampirkan sama sekali di dalam kaedahnya dan saya tak sempat nak tunjukkan videonya, tak apa. Mungkin Dr. Izzat nanti dan juga Kita akan share. Encik Zarin tolong share, Cik Mualim dan semualah. Kita dekat sini semua kita akan share sama-sama untuk membuat. Maksudnya di mana-mana saja kita boleh gunakan BTI sebab BTI ni sangat murah. Harganya lebih kurang di pasaran dalam RM30 hingga RM50 je satu botol. Kita campurkan dengan air, pastikan bahawa dia direndam agak lama sikit dan kita pancit ataupun kita sembuhkan dekat kawasan-kawasan yang kita rasa benda tu boleh jadi potential untuk breeding Aedes. Sangat simple dan sangat mudah dan kita harap sempena Hari Dengue Action ini semua komuniti lah tak kira yang saya cakapkan tadi tu from A to Z dapat menjalankan kaedah yang sama iaitu community level siding. Dan akhir kata saya berharap dengan kaedah ini Johor Bahru khususnya dapat menurunkan kes denggi sebab apa tahu? Saya kata BTI ni bagus sebab dia memang kaedah yang paling selamat, kaedah yang paling sesuai dan paling Mudah. mudah untuk Environment friendly dilakukan. Awak tak perlu angkat tong, tak perlu nak tembak pakai mesin, tak perlu semuanya. InsyaAllah Siapa-siapa boleh memang buat mati. Memang jentik-jentik tu mati. Bila jentik-jentik mati, nyamuk memang takkan ada. Every week kita buat tak susah. Kita masukkan saja kat dalam botol air ni pun, campur je, just pancitkan saja dekat kawasan-kawasan ni. Orang tua pun boleh buat, budak umur 5 tahun, 6 tahun pun boleh gunakan. So benda ni memang sangat-sangat mudah. Daripada Selamat. yang kecil, daripada yang kecil sampai yang tua pun boleh gunakan. Dan kaedahnya itu adalah sangat simple. So saya harap sempena Hari Dengue Action ini, saya sangat-sangat berharap sangatlah semua komuniti kita dalam daerah Johor Bahru ni untuk bersama-sama tolong kami di KKM sebab kami ni dah tak ada daya lagi dah. Sebab kami, kerja kami memang untuk menjaga komuniti. Nyawa komuniti itu adalah umpamanya kami yang pegang. Sebab apa? Kami yang menjaga kesihatan diorang supaya selamat daripada denggi. Jadi saya berharap apa yang kita telah bincangkan pada pagi tengah hari ini dan saya harap semoga semua ambil iktibar apa dia punya isu, apa dia punya cabaran. Anggaplah semua benda-benda tu adalah satu apa kata orang satu keperluan lah untuk kita di kat dalam masyarakat kita untuk mencegah denggi bersama. Sebab hidup tanpa denggi ni adalah lebih selamat dan lebih sihat. Alright, itu sahaja daripada saya. Terima kasih Dr. Akasha di atas ucapan yang penuh dengan maklumat, input yang saya rasa sangat-sangat signifikan lah untuk semua para pendengar yang berada di luar sana khususnya di kawasan Johor Bahru lah. Okey, sebab kita bukan sekadar untuk menurunkan kes denggi tapi kita juga nak bagikan kesedaran kepada komuniti setempat berkenaan dengan pentingnya isu denggi ini, penjagaan kawalan bermula di rumah masing-masing dan juga kawasan-kawasan yang lain seperti yang kita telah nyatakan tadilah yang kita kongsikan tadi. Sebab untuk menurunkan kes denggi ini kita tidak boleh bertindak secara solo ataupun secara individu. Kita perlu bekerjasama berganding bahu antara interagensi, rakan strategik kita dan juga tidak lupa kepada komuniti sendiri. Kalau kita sahaja yang bergerak tetapi komunitinya diam, maka tidak akan ada hasil output yang baik lah, yang positif untuk kita lihat dan kita nilai. Jadi di sini saya juga menyeru kepada tuan-tuan yang mendengar di rumah itu untuk sama-sama berganding bahu dengan kita, berikan kerjasama yang terbaik, lakukan pemeriksaan kendiri di rumah seperti yang Dr. Akasha sebut tadi, pemeriksaan kendiri, search and destroy, luangkan masa 1 hari 10 minit untuk bersihkan rumah masing-masing. Tuan-tuan tak perlu pergi rumah orang lain. Tuan-tuan hanya perlu bersihkan rumah sendiri sahaja, rumah sendiri. Sekiranya rumah tuan-tuan bersih, maka jiran-jiran yang lain pun jaga rumah sendiri, maka kita akan dapat kawal kes denggi ini dengan begitu baiklah. Kita akan nampak lihat penurunan kes denggi ini. Sama juga dengan kawasan-kawasan yang lain seperti kawasan tapak bina, kawasan rumah kedai, merangkumi semua kawasan sebab kita punya target tujuan kita satu saja. Kita nak pastikan kes denggi di Johor Bahru turun. Itu adalah harapan semua insan ataupun individu keluarga-keluarga yang berada di luar sana. Jadi kami mewakili mereka semua bercakap di hadapan ini agar mesej ini sampai ke rumah masing-masing supaya kita mengambil tanggungjawab itu untuk bertindak secara bersama lah Encik Zarin. Okey, jadi saya mengakhiri podcast kita pada hari ini dengan mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Akasha bin Abdullah selaku Ketua Unit Vektor di Johor Bahru dan juga Encik Zarin pengurusi kombi di negeri Johor tau.
Okey, dan juga Encik Muallim selaku penyelia MODCC Mobile Operation Dengue Control Center Johor Bahru Terima kasih yang kembali. berada di lapangan kan. Jadi kita ucapkan terima kasih kerana meluangkan masa bersama-sama kita di dalam podcast ini mengupas isu-isu hangat, isu-isu yang berlaku, masalah-masalah yang lazim yang berlaku di Johor Bahru ini. Semoga dengan kupasan-kupasan yang telah kami bincangkan sebentar tadi sampai kepada pendengar-pendengar yang berada di rumah dan jadikan satu tindakan untuk menambah baik, untuk jadikan satu guideline ataupun satu kesedaran lah sempena sambutan Hari Denggi Asian pada tahun 2026 ini. Jadi dengan saya memohon maaf di atas segala silap kata seandainya ada terkurang dan juga kekilafan sepanjang podcast yang diadakan pada hari inilah. Jadi terima kasih saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Denggi Asian, tiada Aedes, tiada dengue. Itu saja. Terima kasih.